Alright, so apa cerita kita? Apa cerita Hari Raya? Ah, okey, Hari Raya. kita apa dah seminggu lebih tak berusrah kan. Jadi ni Kak Baiti kena juga buat sebabnya satu dah awal bulan ni memang kita kena terus speed kan. Terus kena terus buka gear sebenarnya. Tak boleh ambil melu akhir bulan baru kita nak start. Sebenarnya kejayaan tu kita sebenarnya bukan kena buat banyak dan lepas tu buat banyak tapi sekejap, tak ada, buat sikit-sikit sebenarnya. Dalam Islam pun cakap kan, Allah lebih suka kepada hambanya yang buat sikit tapi konsisten. Sama juga dalam bisnes kita ni, biar sikit-sikit, biar memang kena hari-hari kena buat tapi biar sikit-sikit, sikit-sikit tapi konsisten. Kan contoh kalau buat live, tak apa, mulakan dengan setengah jam dulu. Setengah jam habis, setengah jam je terus tutup. Orang tengah tinggi ke, orang tengah banyak ke, tutup. Sebelum ni Kak Bati macam tu, sebab sebelum ni Kak Bati agak nak cakap tu, suara tu agak serak-serak sangat kan. Dalam setengah jam tu, hari tu Kak Bati buat setengah jam je. Setengah jam kan dah 37 minit. Itu pun dah banyak view kan. Banyak 80 like. Tadi tu agak terlajak sikit sebenarnya, sampai mungkin terlajak 1 jam lebih, dekat hampir 2 jam kot. Sekejap ya, Kak Wati mula pukul 6 tadi. Sebelum pukul 6. 6.50 tak Kak Wati start. So Kak Wati habis sampai pukul 7.30. So mungkin dia dah nampak, mungkin tak tahu, Allahualam, apa nama dia, TikTok terbaru ni dia bagi masa kalau lebih 1.5 jam tu kena tutup dah. Dia akan end kan kita punya. Macam Acajang kena lah, betul tak? Acajang itu pun kena juga kan. Tiba-tiba dia end kan. Mungkin So dah hari-hari 1 jam je dia bagi. mungkin 1 jam saja dia bagi Dua sebarang. jam je dia landed kan. 1 jam je dia landed. Maksudnya mungkin bukan maksudnya mungkin TikTok sebab dia lah, algoritma TikTok dia sekarang berubah-ubah tau. Dia punya rules dan regulation dia pun berubah-ubah. Kita kadang kita tak terkecap. Lepas tu kita kena sentiasa up to date dan sentiasa ambil kesempatan terhadap apa saja yang TikTok sediakan. Kan macam hari tu dia bagi masa tak kisahlah berapa kan. Tapi kan bila buat tu sekali, sampai saya sampai dapat 600 tau. 600 views dalam tempoh 1 jam lebih. Tapi masa tu nak dekat 2 jam mesti buat. Ada yang sampai 400 dalam 1 jam kan. Itu setengah jam je kan buat. Dah lebih kurang berapa ratus, 100 lebih kan. Tapi yang penting tu bukan sekat view. Kita yang penting tu, kita punya target kita adalah kita nak orang DM kita kan. Itu paling penting sekali. Kalau view saja tapi tak ada DM, tak guna. Kejap. Kak Wati punya ni dah bateri. Sekejap bateri Kak Wati dia something wrong. Sekejap Ah. Ah. Hmm. Kak Wati dapat warning bateri Kak Wati dia kong tiba-tiba. Okay. So, okay, Kak Wati tak nak cerita pasal, suara Kak Wati jauh Jauh sangat ke suara Kak Wati? Dengar tak jelas? Okay, Kak Wati sebenarnya nak share lebih lagi. Okay, sekejap sekejap ya. Kita nak buka gambar. Hmm. Okay, sekejap Kak Wati nak share sesuatu dekat gambar. Baru nak buka gambar ni. Mana punya ni tadi projek? Okay. So sepanjang sepanjang bulan pula. Sepanjang hari raya tu apa aktiviti korang? Boleh sharekan. Sementara Kak Wati nak buka apa aktiviti. Acajang macam mana aktiviti Acajang? So far Acajang buat live macam mana? Dah ada berapa leads Acajang? Acajang? Oleh? Acajang dah ada berapa leads dah daripada live Acajang buat? Setiap hari Uh, buat konsisten, Dekat ni setiap hari baru buat. baru Setiap hari tak buat.
Buat buat satu hari ada 2 kali buat, pagi, petang atau tengah hari. Oh, Tu dapat setiap kali tu buat dapat 1 jam 1 jam lah. 1 jam lah, 1 jamnya dia landed, 1 jamnya dia landed. Ya. Okay, faham, faham. Lepas tu, so far berapa leads dah masuk Acah? Setakat ni tak ramai ya, nombor 2-3 orang itu lah yang masuk dalam prospek ya. Yang DM, yang DM. DM ada ramai tak? DM tu maksudnya yang Ada, invite kita. tak ada, tak Ha? ada, Tak tak ada. ada. Maksudnya yang terus masuk dalam korang prospek setakat ni baru 3 orang lah. Yang saya masukkan dah yang bagi nombor untuk link, nak dengar, nak Ah, masuk link apa semua lah. Tapi masih tak jadi ahli lagi. So Acajang dekat apa dekat apa bio letak link tree ke ataupun link apa? Link 3, Link tree. Oh tak link 3, letak link link 3. tree Okay, sekejap Ha. ya saya nak ni. Seingat yang tu dah boleh buat lah Kak Betty. Apa boleh buat apa? Yang kita nak buat masa dekat HQ tu, yang message tu. Saya rasa mungkin dah boleh lah. Oh dah boleh dah? Tadi Boleh? tadi tekankan dia keluar lain kan ni, dia tekan tu hari dia ada 2 situ atas tu. Yang bawah tu business, yang atas tu apa dah, tak perasan dah. Maknanya boleh dah kot. Dah boleh dah. Kalau boleh buat je Acajang. Boleh Eh, boleh tanda kat dia nanti tak kita masuk. nanti 13 bulan nanti kita jumpa, kita tengok betul tak? Boleh boleh nanti kita 3 bulan kita jumpa kan, kita program, so nanti kita boleh set up kan. So senang kalau ada hari tu pun Ida pun saya dah buat dah terus. Sekarang ni Ida apa tu tak ada buat live. Ida pun baru first time buat live tapi dah ada dah servis tu. Servis yang apa petak warna kuning tu kan. Uh, Ha. so tak ada buat live Yang servis lah. Yalah yang servis lah. servis tu. Masa zaman saya, nak kata zaman tak ada juga. Masa bulan 2 saya baru start live. Masa tu kan tak boleh, tak ada servis tu tau, tak ada servis tu. Maksudnya kita kena buat live banyak sampai tak salah saya sampai 7, stage 7. Nak dapat stage 7 tu, ya Allah, punya punya apa nama dia? Punya struggle-nya tau. Tapi sekarang ni macam Ida, hari tu semalam saya pergi kan coaching dia, saya buatkan setup dia Apa macam tu? ni. Dia tak ada pernah buat live lagi uh, tapi dah ada dah. Mana macam tapi dah ada dah servis tu kan. So maksudnya kadang-kadang TikTok ni berubah-ubah, kadang-kadang agaknya dia nampak semua orang pakat-pakat buat live so dia bermurah hati. Tak buat live lagi pun dia dah bagi dah apa feature servis tu. So dalam servis tu lah kita boleh letak nombor telefon kita boleh letak command untuk orang tu segera hubungi kita. Masa saya bulan 2 bukan lama tau, bukan berzaman, bukan bertahun pun, baru bulan 2 itu nak buat start live. Masa tu belum lagi ada perkataan servis tu untuk orang yang walaupun saya dah lebih pada 10,000 dah follower kan. So maksudnya TikTok sentiasa berubah dan dia kadang-kadang itulah dia berubah. Dia mungkin ketatkan kat certain bahagian tapi dia mudahkan kat bahagian-bahagian lain. Macam tu. Kan? So tu yang apa macam mungkin sekarang kita nampak dia dah ketatkan, maksudnya satu orang hanya dapat buat 1 jam saja. Tak boleh lebih tu. Sebab tu dia ended kan. Tanpa usul peksa dia tu ended je. Kan kita baru nak cakap gitu. Saya pun tadi saya pun cakap saya dah semangat, saya masa saya ingat tadi saya punya view saya 195. Dah tinggi 195 kan. Saya tengah bersemangat kan. Lepas tu tiba-tiba hilang. Gitu. Masa tu dah sejam lebih lah kan. Gitu. Tapi bila kita tengok dekat bahagian kat bahagian restriction tak ada restriction, alhamdulillah lah kan. Mujur tak ada restriction ataupun tak ada suspended kan. Itu yang kita mahukan dah. Yang penting tu orang nak DM kita, bukan setakat view saja tinggi, kita nak orang DM kita ya. Okay, tak apa, nanti kita akan study lebih. Alright, so saya nak buka ni. Alright, so bagi siapa yang tak mula live lagi kan, siapa dah mula live semalam, Acah, Ida, Kak Yus dah mula dah buat live. Tapi kalau Kak Yus, sebab Kak Yus masih PC kan, Kak Yus masih PC, Kak Yus tak boleh nak ajak orang join. Tapi boleh promote produk. Boleh promote produk lah. Produk. Cuma kalau produk tu nak kena ada beg kuning. Tapi kalau tak ada beg kuning,
tak boleh nak cerita, tak boleh nak terus letak produk tu kat tepi. Kena tunjuk sikit-sikit ataupun tunjuk demo kan. Tunjuk demo macam hari tu saya buat yang Kak Syah tu, Kak Syah dengan Cik Hasbullah tu, diorang tak ada beg kuning pun tapi dia cerita dia makan untuk atasi masalah dia ni ada cancer, cancer fighter. Dia makan, dia cergas, dan dia boleh buat kerja, sebab dia ni seorang pembekam juga dan tukang urut. Pada sama dia ada cancer fighter. So dia seorang cancer fighter, cancer payudara. So kalau payudara ni biasanya kan dekat bahagian dada. So tangan jadi macam lemah, jadi sakit, tak larat. Tapi alhamdulillah dia makan produk Forever, dia jadi macam kuat. Nak urut orang tu kan, nak buat kerja tu dia kuat. Gitulah. So dia share kat situ lah, dia share tapi tanpa menunjukkan sangat terlampau lama sangat produk aloe vera. Dia tunjuk juga ni produk ni lah Kak makan ni. Dia sebut itu je. Produk ni lah Kak makan ni. Gitu. So lepas tu letak tepi, lepas tu dia buat demo. Macam So itu cara kalau anda kata kita tak ada beg kuning tapi kita nak share tentang produk, nak orang beli produk dengan kita kan. Nak orang ni hala DM kita untuk dapatkan produk. Okay, so nampak tak slide Kak Baiti ni? Nampak. Slide Kak Baiti ni. Okay, slide Kak Baiti ni Kak Baiti nak cerita pasal takut. Takut. Okay, takut jangan biar ia menghalang anda. Kena pasti, fahami, atasi dan maju. Kan? Sebab apa tahu, ramai orang sekarang ni, bukan ramai lah, maksudnya kebanyakan lah kan, kebanyakan orang especially dalam tim kita lah, dalam tim kita kan, memang ramai yang takut. Siapa yang tak takut? Siapa yang takut? Tulis satu kat komen. Tulis satu kat komen. Siapa takut kat sini? Siapa takut kat sini? Takut. Mana saya punya ni? Siapa takut? Takut nak buat Forever. Bukan takut, maksudnya takut nak buat apa-apa aktiviti Forever. Kak Yus takut. Lagi Kak Siti Noh takut. Takut. Okey, takut. Mungkin kita keinginan kita nak kan, nak berjaya, nak jadi income, tapi macam takut lah. Takut. Okey, so memang takut is sebenarnya normal. Kan, takutlah satu perasaan yang normal. Tak takut ni tak normal. Saya pun mula-mula takut. Tapi kalau kita tak buat apa-apa kan, kalau kita takut dan jadikan takut tu sebagai alasan, at the end kita tak dapat apa-apa pun kan. So kita memang kena rendah takut tu. So kita kena kenali apa sumber. Sekejap ni saya pun tak nampak. Takut tu normal, tapi berani itu adalah pilihan. Okey, so takut, apa yang kita takutkan? So kita boleh tahu ada apa yang antara perkara yang kita takutkan. Pertamanya produk, betul tak? Produk. Tentang produk. Kalau tentang produk ni kita takut apa sebenarnya? Kita takut cakap pasal produk, betul tak? Kita takut tak nak tengok dah. Saya pergi ni. Slide saya ni tak betul ke apa? Sekejap saya tengok slide saya dulu. Okey, takut kalau kita sarankan produk jadinya tak jadi apa yang kita sarankan. Contohnya kita bagi makan aloe vera gel, orang tu ada sembelit. So tengok kan, kenapa aku jadi bertambah sembelit ni? Selalunya macam okey je buang, tapi kali ni lagi teruk lagi. Aku makan kau punya aloe vera lagi teruk lagi. Ada tak macam tu? Ada tak macam tu? Kan? Ada tak siapa yang menghadapi masalah tu? Sekejap kat tengok. Kalau ada tulis ada. Takut produk tak jadi. Maksudnya tiba-tiba kita harapkan takut healing crisis, takut keluar macam-macam pula ke kan, takut orang tu jadi pensan ke, jadi darah tinggi naik ke, kan. So lepas tu takut dengan harga, takut orang kata harga mahal lah. So kita pun macam alamak, macam mana nak cakap ni. Kita takut harga mahal, nanti orang tak mampu nak bayar, orang tak mampu nak beli. Kadang-kadang kita tak tahu tau orang tu mampu tak mampu, tapi kita sendiri takut ni harga mahal ni, mampu tak mampu orang ni. Ada tak jadi macam tu? Kalau ada tulis ada. Takut produk. Lepas tu healing crisis kan. Healing crisis tu maksudnya macam tadi tu lah, maksudnya kesan penyembuhan. Dan takut bad review, maksudnya kita takut nak tanya pada customer tu, takut buatnya ataupun kita takut nak suggest produk, takut nanti dia kata sorry lah, saya tak main lah, saya suplemen saya doktor dah cakap tak boleh makan suplemen. So kita takut macam bad review.
Ada tak siapa yang macam ni? Mengalami rasa takut bahagian produk ni. Tulis takut produk. Takut produk. Ada tak? Ke tak ada? Semua pemberani ni, semua pemberani. Kalau semua pemberani sepatutnya dah lama buat 5cc dah ni. Kan? Kalau semua pemberani kan ke tak nak takut nak mengaku. Korang takut nak mengaku. Okey, lagi takut lain kan ialah takut pada diri sendiri. Contohnya takut orang kutuk. Sekejap ada yang WhatsApp Kak Yus takut cakap mahal. Betul faham? Sekejap okey. Alright. Okey tadi Kak Yus ada cakap kan. Ada yang WhatsApp Kak Yus cakap mahal. Faham? Betul lah. Betul kan? Takut harga. Cuma bila kita tahu, bila kita faham takut macam mana, nanti kita cari solusi macam mana nak atasi takut tu. Macam mana nak atasi takut pada produk ni. Sebenarnya apa yang berlaku ni semua saya pun alami juga. Saya pun takut juga nak cakap masa tu. Tambah saya lagi masa tu masa saya buat bekam, kan, saya buat bekam, orang datang kat bekam saya ni, diorang dalam mindset diorang nak buat bekam saja tau. Dan diorang dah prepare dah RM100. Contoh 100 ataupun 120. Itu paling banyak pun 150 lah. Bekam saya tu, perawatan saya, urut sekali bekam, urut kata serjam tu kan, dengan bekam kan. So saya buat package lah, buat promo. Urutan serjam dengan pemanasan harga badan tu, dan serjam dan juga bekam 150 dengan 20 cup, macam tu saya punya package lah. Tapi kan saya pun mula-mula saya takut juga nak suggest, sebab takut nanti dia tambah lagi kan. Takut tambah nanti, takut jadi customer ni dah tak suka saya, sebabnya saya dah kira tambah lagi lah kan, nanti dia terpaksa keluarkan duit yang banyak kan. Tapi alhamdulillah bila saya dapat atasi takut tu, saya tak takut dah. Saya pakai redah je. Kan, jadi so nanti saya sharekan apa yang saya buat lah kan. Okay, tapi mereka bertanya okey ke tak, tapi isunya harga. Okey, faham. Tak Ilah apa, ilallah. siapa cakap ni nanti kita selesaikan masalah Kak Yus yang kata takut harga tu kan. Okey, satu lagi yang pada tu takut diri sendiri. Orang kutuk, takut orang kutuk, kan, takut orang kutuk kita, takut orang kata, takut orang reject kita kan. Kita promote tapi orang nak reject, takut malu, takut lepas tu rasa rendah diri, takut nak bercakap, takut tak pandai online, kan, tak pandai online. Siapa ada kat sini? Kalau ada kat sini kan, tulis kat ruangan komen tu, sebab Kak Pati nak tahu anda takut apa. Macam Kak Yus takutnya pada produk yang orang kata harga mahal kan, harga mahal. So Kak Pati nak selesaikan masalah korang. Sebab kalau korang tak takut kan, mesti korang dah buat 5cc dah. Kan, korang 5cc mesti dah paling kurang dah jadi income 1000. Siapa buat 5cc dia jadi income 1000. Tapi kenapa masih tak ada income, korang tak ada income lagi? Maksudnya ada takut yang korang sedang hadapi dan korang tak dapat atasi. Sebab itulah korang tak boleh nak buat sale kan. Sebab takut ni lah yang membuatkan kita tak boleh buat sale tu, tak boleh nak jadi income. Takut orang tak layan, acajang. Takut orang tak layan okey, kat sini tak ada, tapi kira boleh tambah lah, boleh tambah. Takut orang tak layan kan. Tak pandai online, tak rasa tak layak. Okey. Alright, mungkin rasa tak layan jugalah kot kan. Okey, faham acajang rasa tak layan tu. Okey, lagi yang pada tu takut marketing plan. Salah tu takut marketing plan. Kenapa? Saya ni takut nak explain. Takut tak pandai nak explain GP. Ada tak kat sini yang takut nak cerita pasal marketing plan sebab takut tak pandai nak explain tentang syarikat tu kat mana, macam mana pemberian bonus dia, sistem dia macam mana? Ada tak yang rasa takut macam ni? Sebab itulah tak boleh nak cakap ke orang. Sebabnya takut tu pada diri sendiri fikir yang bukan-bukan. Helang jutawan siapa ni? Kita memang usaha jutawan helang, tapi masing-masing kena pakai nama masing-masing sebab kita ni memang semua jutawan helang pun. Siapa jutawan helang ni? Nanti tukar nama. Tukar nama So kan, takut nak explain pasal GEP kan. GEP tu maksudnya peluang bisnes. Nanti takut orang kata berapa modal ni, berapa ni, alamak nak cerita macam mana kan semua tu akan ada dalam GEP kan. Ini mesti
MLM kan, kita dah macam alamak nak cerita pasal marketing plan, kita bukan MLM yang biasa-biasa tapi kita takut. Ada tak siapa kat sini? Kalau ada tulis lepas tu takut salah penerangan, kan tak pandai explain, salah penerangan, takut tak boleh jawab soalan kan, takut juga kan, takut nanti orang tanya macam-macam, dah sudah aku tak boleh nak cakap dah kan, nanti takut malu, lepas tu tak faham marketing plan. Siapa ada rasa takut kat sini, tulis kat ruang komen sebab Kak Wati nak tahu korang ada masalah kat mana, korang ada masalah kat mana. Takut salah cakap, Ida, bagus, bagus. So Kak Wati nak ucapkan terima kasih dan bagus kepada siapa yang yang sudi untuk komen diri dia, sudi untuk berterus terang apa masalah takut dia. Sebenarnya bila kita berterus terang kelemahan diri kita ataupun masalah kita, itu adalah lebih bagus daripada orang yang tak tahu masalah dia. Sebenarnya tak tahu masalah dia jadi kita kena realize dulu. Bila kita sedar apa masalah kita, itu adalah lebih bagus daripada kita tak sedar langsung apa masalah kita. Okay, suara tak kuat, suara tak kuat ya. Okay, Kak Siti. Kak Siti takut nak buat live, tak berapa yakin nak cerita tentang produk, masih kutip info tentang setiap produk yang sesuai bagi setiap penyakit untuk beri penerangan. Okey, faham Kak Siti, nanti kita coaching untuk apa cerita pasal produk lagi ya. Okey, lagi takut suara Kak Bati slow ke slow Kak Bati pun tak faham. Tapi mic ni dia memang sekejap ya Kak Bati. Mic ni dia memang ni apa, mic ni dia memang apa, mic laptop ni laptop apa Berry sebenarnya dia memang slow sikit lah. Dia memang slow sikit laptop ni. Tak apa, nanti Kak Bati cuba sharekan rakaman, nanti boleh dengar semula ya. Tapi so far dengar lah kan, cuma slow lah kan, macam jauh Dengar. Okay. Alright, so lagi selain pada tu, takut lain-lain lah takut tak ada masa dan takut banyak sangat kerja kan, kerja dia menimbun kan, kerja rumah terbengkalai, tak masak makan apa semua kan, laki marah kan, sebab apa, banyak kerja lah, kerja hakiki ada kan, sibuk, so takut tak boleh manage masa kerja juga kan. Okey, so sebenarnya takut tu normal, tapi berani itu adalah pilihan ya. So kita kena fahami punca dia, lepas tu ambil tindakan dan barulah kita bercapai kejayaan. So kita kena kenal lah macam mana nak atasi benda ni. Okay, next. Okay, so Kak Wati nak fokuskan pada diri sendiri. Sebab tadi banyak yang cakap tadi, takut macam Kak Siti tadi, takut nak buat live kan. Takut buat live tu maksudnya diri sendiri jugalah. Tadi takut tak pandai online kan, takut nak buat live tu tak pandai online lah kan, takut nak cakap, nak explain. So semua ini adalah bergantung pada diri sendiri juga semua pada diri kita sendiri yang takut. Sebabnya takut memang satu penyakit pada diri kita lah. So macam mana kita nak hindari kan, kita kena ubah diri kita kan. So kita kena macam tadi masalah takut orang kutuk kan, apa maksudnya kat sini kita fokus pada negatif orang lain yang hanya nak melemahkan kita. Lepas tu apa orang kata kan, kita jangan biarkan pendapat orang lain tu kawal kita punya gerak kerja kita. Takut kita reject. Penolakan tu bukan perakhiran tapi tanda untuk bangkit. Sebenarnya kan reject ni bagus tau. Reject ni sangat bagus. Kak Baiti kan sebenarnya memang suka rejection. Nak tahu tak Kak Baiti kan, ya semua tu proses. Betul pandai Encik Syahrum. Memang betul proses. Sebab rejection ni satu proses. Rejection adalah satu proses. Rejection tu kita kena fikirkan ialah satu vitamin dalam kita punya perjuangan ni. Maksudnya macam kita nak bekerja, macam kita nak hidup. Kita hidup kena ada vitamin kan, kena ada mineral, baru kita boleh sihat kan. Sama juga nak sihat dalam sistem, nak sihat dalam bisnes, kita kena bermula dengan reject. Sebab reject tu dia akan membuat kita kental. Kalau kita awal-awal terus jadi semua orang suka, nanti kita tak akan jadi orang kental, kita akan jadi lembek. Kita akan jadi maksudnya semua yes. Lepas tu sekali ada no, kita akan jadi drop gila. Akan jadi down gila. Bila ada kata ada satu no kita dapat, kita akan jadi down gila. Tapi bila kita dah dilatih dengan no, yes. So
Bayangkan kita ada 10 no, 10 kali kental kita, hati kita tu dah kental tau menghadap tentangan tu. So membuatkan bila yes tu, yes yang sangat power. Gitu. So maksud kat sini kita memang kena ada reject. Kak Baiti pun memang banyak reject. Walaupun Kak Baiti buat pesat bekam masa tu, pesat pegam, orang dah datang serah diri ni. Bukan setakat serah diri, serah buka baju lagi kan untuk badan dia dibekam. Maksudnya kita punya tahap lah sampai orang percaya kita kan, sampai dia boleh buka baju dia, serah badan dia untuk dibekam, kan, dipegang badan dia tu. Punya tahap kepercayaan orang pada kita. Tapi itu pun tak macam tu pun kena reject. So kalau kita buat dia, walaupun Kak Baiti lagilah, Kak Baiti tak pakai alio tau. Bila Kak Baiti prospecting, Kak Baiti tak pakai alio, Kak Baiti pakai demo. So kalau kita pakai alio tu yang kita senang reject. So kita kena berlatih. Dulu memang kita Kak Baiti pakai alio, maksudnya cakap, Kak, ini bagus Kak, barang ni bagus, dia bagus untuk Cak Levira kan, bagus untuk penghadaman akak, nanti akak senang membuang kan. Kita hanya sekadar jual alio. Orang pun ya Kak Baiti, okeylah, tak apalah, nantilah akak ni dah RM100 dah bayar ni, tak apa, nanti bila-bila akak nak akak bagi. So kita kena reject gitu kan. So macam mana nak buatkan orang ni beli juga, padahal dia dah teruk dah ni, usul dah teruk dah. Nak buat bekam saja tak cukup, bekam atas badan saja kan, sekadar untuk buang lengur-lengur je, tapi dia tak boleh cater sampai ke dalam tu. So kita mana boleh buka usus tu, kita boleh keluar usus tu, pergi basuh dekat sinki, ataupun masuk dalam dobi, mesin basuh sidai, tak ada kan. Memang kita kena minum lah aloe vera gel tu, biar dia jumpa usus kita, dia bersihkan kan. So sebab tu lah Kak Baiti improvekan Kak Baiti punya skill. Kena, maksudnya nak elakkan rejection pada produk tu, ialah kita tak boleh jual alio, tak boleh prospecting pakai alio, kita kena prospecting pakai demo. Ya, faham tak? So bagi siapa yang selama ni selalu kena reject, anda cuba ubah strategi, buat pakai demo. InsyaAllah korang akan nampak keajaiban dia. Keajaiban. Okay, kena reject next lah. Betul. Kena reject. You say no, I say next. Next kan je. Andai kata kalau dah buat demo, lepas tu dah buat presentation GEP, dah mantap lah presentation kita tu kan. Kena reject juga. Next kan je. Aku dah terbaik dah. Ya. So tapi andai kata kalau kita macam, apa salah aku ni, aku dah cakap betul ni, dia dah teruk sangat ni, dah betul ni, kita boleh cerita pasal testimoni kita, tapi still lagi tak boleh close. Tu kita kena improve tu. Kena improve apa disiplin ataupun apa kaedah yang kita belum settle lagi, kita belum buat lagi, membuatkan orang reject kita. Okay. Bagaimana atasi down selepas 10 kali rejection? Okey, bagaimana nak atasi down? Bagaimana nak atasi down selepas 10 kali rejection? Itulah sebenarnya Encik Ismail. Encik Ismail kena tanya. Kenapa? Siapa? Okey. Kena macam nak atasi down. Encik Ismail kena tanya, kena pasti rejection tu sebab apa? Sebab apa rejection? Kita nak atasi rejection tu berdasarkan kepada sebab kenapa kena reject tu. Aku tak handsome ke? Aku ni buruk sangat ke? Kalau kita datang rumah orang, contoh kita reject sebab apa tau? Sebab kita pakai cupang campin. Kau nak sarankan cerita juta-juta kan, juta-juta cerita income USD tapi datang cupang campin kan. So kena reject. Okay, tu dah satu. Lepas tu datang lagi rumah orang kan, sarankan orang sakit darah tinggi ataupun sakit kencing manis contohnya kan. Lepas tu dia tanya, habis kau kencing manis berapa gula? Aku 20. Reject. Sebab apa? Sebab kita pun tak kencing manis juga kan. Ada macam mana kan. Rupanya kita pun tak makan produk. Okay, itu yang kedua reject. So kena pasti reject apa. Yang ketiga, sebab mahal tadi tu. Reject sebab mahal tadi Kak Ayus cakap kan. Kena mahal. So kenapa macam mana kita nak tunjukkan produk ni murah, berbaloi
berbaloi. Tu yang Kak bercakap tu, jangan jual pakai air liur. Jangan jual dengan cakap saja. Kena buktikan produk tu berbaloi untuk dibeli. So harga tu di sini tentukan. Kita suruh customer tu tentukan berapa harga selepas dia tengok produk ni. Kak Wati selalu, kalau kat pusat berkawan Kak Wati, Kak Wati cakap agak-agak Kak, kalau akak dah makan rasa aloe vera, okey, lepas tu akak dapat scan penyakit, dapat cuci usus semua kan, agak-agaknya berapa harga aloe vera sepatutnya. Kalau akak rasanya spek akak kan, akak dah biasa makan produk semua kan, akak rasa aloe vera ni ada rasa masam, payau lah kan, lepas tu kena pula tepat pula dengan akak punya penyakit tu kan, lepas tu akak boleh nampak dia boleh cuci usus semua kan, dia boleh cucikan, dia boleh singkirkan toksin. So agak-agak berapa? Ramai orang cakap produk harga aloe vera tu 200 tau. Ragam. Kena reject, kena ingat 20%. Okey, betul. 20% kena baca buku. Betul. Ada buku Rich Dad Poor Dad tu. Terbaik Cik Syarul. Okey, so itulah maksudnya kat sini kita kena tanya, kita kena realize lah reject kita tu berapa. Macam kat YT tu ada customer tu dia kata 200. Bila dia sebut 200 dan kita sebut apa tau? Hari ini saya nak bagi free pada akak, join Forever RM90, jadi ahli Forever RM90 kan, dapat free. Akak rasa macam mana? Naklah kak. Macam tu, tahu tak? Gitu. So maksudnya kat sini kita kena tahu reject kita tu sebab apa. Kalau kita jual pakai alio memang kena reject. Sebab itulah Forever dia ajarin kita demo. So rugi kalau kita tak gunakan kekuatan produk Forever tu. Dan kita kena tahu kenapa orang yang tak ada rejection, kenapa orang lain rejection dia dekat bahagian demo tu tak ada. Maksudnya bahagian mahal tu dia dapat atasi. Dia mungkin rejection dia tu mungkin hal lain, bukan sebab kerana produk mahal. Sebabnya bukan produk tu dia tak suka, dia nak, cuma dia tak ada duit. Dia tak ada duit. Tapi ikutkan kalau dia ada, dia memang dia dah nampak dah produk ni bagus kan, sebab dia nampak demo semua tu kan. So reject dia mungkin sebab kerana kita salah jumpa orang. Kita jumpa orang yang tak ada duit. Dan bila kita reject sebab apa? Kita salah jumpa orang, kita salah hot button. Maksudnya kalau kita kena reject, contohnya reject kerana orang tak ada duit, so kita salah hot button. Kalau orang tak ada duit, kita jangan propose produk, kita propose peluang jana income. Gitu ya. So sebab apa tahu? Sebab kalau orang tak ada duit, RM90 tu bagi dia mahal. So kalau kita propose peluang jana income, bagi dia RM10 tu dia boleh dapat lebih banyak kan. So maksudnya kat sini, kalau orang tak ada duit, kita jangan propose produk. Jangan propose suruh kau makan aloe vera gel ni untuk kau darah tinggi lah, kencing manis lah. Dia lagi penting kan anak dia punya perut anak dia punya nasi tu. Nasi anak masuk perut anak dia tu, dia lebih penting itu daripada darah tinggi dia. So kau jangan suggestkan dia produk untuk makan, untuk dia sihat. Dia memang kena sihat, tapi mindset dia masa tu dia lebih pentingkan anak dia tengah sakit ke, ataupun anak dia tengah kelaparan ke kan. RM10 pun, ataupun nak beli produk untuk RM10 tu untuk dia sendiri, dia tak ada fikiran macam tu. Tapi dia nak jana income untuk anak dia, untuk rumah dia. So sebab tu kita kena tengok hot button gitu ya. So that's why kita kena tahu rejection kita tu kat mana. Apa sebab? Listkan. Nanti Cik Ismail listkan rejection Cik Main 10 kali tu apa sebab tu. Situ baru kita tahu macam mana nak selesaikan ya. Okey. So apa lagi? Tadi malu hari ini menyesal seumur hidup. Kalau malu tu memang tak boleh buat apalah kan. Malu pakai pudar lah macam kat YT. Kan. Malu ni sebenarnya benda subjektif. Boleh diatasi lah. Kan. Dan kita kena faham malu malu boleh tapi malu yang bertempat. Malu kalau anda kata kalau kita nak minta duit, minta mak kita duit. Hujung bulan kita ni dah umur sekian, dah umur 30, 40, 50. Masih lagi minta mak, boleh tak nak pinjam sikit duit kan. Mak ayah tu bergantung pada kita, tapi kita pula
minta duit kat dia kan. Dah umur 40 dah, umur 50 dah kan. Dah 50, 40, 50 masih lagi berharapkan pada mak ayah kan. So itu patut kita kan malu, ataupun malu pinjam-pinjam pada adik-beradik ke kan. Itu patut kita malu. So kita kena letak malu tu kat mana. So lepas tu rasa rendah diri. Okey, rasa diri tak bukan dinilai oleh orang. Rasa rendah diri. So kita kena tahu yang nilai kita ni bukan dinilai pada orang. Allah yang nilai kita kan. So kita kena rasa izzah lah. Dia takut nak bercakap. Lepas tu tak pandai online. Okey, rasa tak layak. So apa solusi dia? Kak Fazil cepatkan sikit, sekarang pukul 10 kan. Okey, so apa solusi tadi? 8 perkara tentang diri sendiri tu. Okey, pertama tadi kita kena yakin diri sendirilah. Yakin sendiri, percaya pada diri, yang mana kita buat bukan untuk kita kena yakinlah pada diri yang kita buat sebenarnya untuk big Y kita. Kita buat untuk ahli keluarga kita, untuk capai impian kita, untuk ringankan beban suami sebagai contohnya, untuk kita ada setengah hutang kita. Kena yakin diri, kita kena yakin yang kita boleh buat macam orang lain buat. Sebab tu Kak Bati kan selalu dalam tim kita, Kak Bati selalu mention kita ada kita ada ahli tim yang tak pernah sekolah pun, tak pernah sekolah, tak pernah baca, tak pernah menulis kan. Tak pandai baca, tak pandai menulis, maksud tu kan. Siapa yang ada dalam ni kan, yang lama tahu kan. Maksud jadi manager tak sampai setahun kan. 10 bulan je dah jadi manager. Dan beliau ni orang kampung Pulau Pangkor. Dan dia ni tak pernah bersekolah. Dan bila tak bersekolah, tak pandai membaca, tak pandai baca, tak pandai nak menulis. Tapi dia boleh jadi manager tak sampai setahun dalam Forever. Dan dia punya income dia bila jadi sampai manager dah 5,000. And then total 10 bulan dia buat jadi manager tu kan, total income dia 26,000. Itu orang yang tak pandai baca. Kenapa maksud orang yang tak pandai baca tu boleh buat kan? Tak boleh buat. Kenapa dia boleh buat? Kenapa kita tak boleh buat? So kena tiru dia. So sebenarnya kan nak berjaya ni kita tak payah pandai tau, tapi pandai tiru. Pandai tiru. Tiru orang yang berjaya tu. Tambah ke tiru orang yang tak sepatutnya tak berjaya, sepatutnya lagi rendah kan. Tapi kenapa dia boleh buat? Maksud kita tiru dia. Kalau dia teruk macam tu pun dia boleh buat, kenapa tidak aku? Kan? So kita kena kita kena fikir positif kan. Fikir positif, kena think positif lah. Kena sentiasa kata yang kita boleh kan. Lepas tu tak mudah putus asa. Kita kena jangan give up lah. Jangan give up. Macam tadi Encik Ismail kan, bila ada reject tu, next kan je. Bila kita dah listkan 10 rejection tu sebab apa kan, cuba atasi satu-satu. Just in case kalau dah settlekan semua 10 tu. Contohnya tadi mungkin pertama reject sebab pakaian cuma camping bila prospecting, kena reject kan. Okay, lepas tu pakai smart. Yang kedua reject sebab apa? Sebab orang tak yakin dengan produk, sebab tak tunjuk demo. Then kena buat demo kan. Tapi kena reject juga, tak apa, next kan je kan. So kita kena tahu yang Allah sentiasa kita kena bersangka baik. Kak Baiti pun selalu bila Kak Baiti dapat rejection, Kak Baiti selalu sebut alhamdulillah, terima kasih Allah. Sebab at least Kak Baiti diselamatkan oleh Allah daripada berhadapan dengan mungkin orang tu akan jadi bebanan pada Kak Baiti pada masa akan datang. Aku susah nak uruskan dia kan. Dia banyak songeh, dia banyak komplain kan. So Allah nak bagi kita tenang kan, nak hidup kita tenang supaya kita ni boleh fokus pada orang nak saja. Tahu. So dan kita selalu panjatkan doa lah. Kita selalu doa, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah aku orang yang sudi nak dibantu, orang yang sudi nak kita tolong, nak kita bantu dia. So bila kita dapat rejection tu, bermaksud dia bukan dalam doa kita. Orang tu tak masuk dalam doa kita. Orang tu tak sudi. So tak sudi, it's okay. Kita nextkan je, sebab Allah akan hantar kita pada orang yang sudi. Dan orang-orang yang dalam grup Kak Baiti sekarang ni, yang korang tengok dalam grup semua tu, adalah orang-orang yang dalam doa-doa Kak Baiti, orang yang sudi kan. So alhamdulillah lah, syukur Allah himpunkan kita dalam satu grup. Sebab mungkin doa Kak Baiti, doa korang
sama kan. Maksudnya Kak Bati pun selalu panjat pada doa, minta pada Allah yang tolong hantar pada aku orang yang sudi nak aku bantu, orang sudi yang nak berjaya sama-sama aku kan. So kalau anda kata tak ada, itu satu petanda bagus, Allah dah selamatkan kita supaya tak terlibat dengan orang yang nanti menyusahkan kita nanti. Tahu. So kita kena bersangka baik dengan Allah okey. Alright. So okey, jap okey, Encik Syarum copycat. Dia bukan copycat Encik Syarum, copy lion. Kita tak nak copycat. Copycat dia kecil comel hotel. Kita nak copy lion. Okey. Alright. Hargai diri. Berani mencuba. Maksudnya kita kena keluar daripada zon selesa. Itu tempat kejayaan semula bermula. Maksudnya kita kena berani mencuba. Kita kena cuba, kena buat, kena ubah sikap. Kena ubah sikap. Macam tadi kan rejection. Mungkin kita kena pasti macam mana Mak Su tu dia boleh buat sale. Macam mana dia tak belajar tinggi pun, tak pandai baca, tak pandai menulis, dia tak boleh masuk Zoom. Sebabnya kalau dia masuk Zoom macam ni pun dia nak tekan kat mana pun tak tahu. Dia tak pernah sertai pun kita punya usrah kita. Dia selalu WhatsApp Kak Baiti kan, hanya call saja dan juga pakai voice note. Even Kak Baiti pun conversation Kak Baiti tak boleh nak tulis. Nanti kalau tulis pun dia tak faham. So siapa yang tahulah kan, siapa yang kenal apa maksud tu. So dia tapi macam mana dia boleh buat kan. So itulah keadaannya lah, dia buat apa yang dia mampu. Itu dia buat demo. Demo tak payah tulis, demo tak payah baca, demo tak payah nak tulis-tulis apa benda, tak payah. Nak kira-kira tak payah. Cakap je. Tunjuk je celup Maggi. Padahal dia tu lagi lah, dia tak sekolah, dia tak ada belajar sains kan. Dia selalu buat demo. Betul, buat demo. Dia bagi demo apa tau? Dia bagi demo rasa. Dia scan lah penyakit. Rasa masam, usus kotor, payau, buah pinggang dah rosak, buah pinggang dah problem. Lepas tu pahit, jantung dengan hati kau dah rosak. Hempedu, masin hempedu dah rosak. Gitu je. So kalau ikutkan maksudnya kolesterol tinggi, hempedu dah rosak, kolesterol tinggi. So ikutkan harga dia, rasa dia adalah tawar besar, tawar pure tu, macam air masak. So kena minum sampai dapat rasa tawar tu. So maksud ni dah satu bulan tu banyak tau VIP dia sponsor. Kadang 4, 6, 7 orang kadang tu. VIP dia, VIP yang sign up bawah dia ya. Yang mana maksud ni kayaknya orang Pulau Pangkor, orang kampung nelayan. Kan jadi sambil dia buat ada kedai makan, sambil dia usahakan kedai makan tu, sambil tu dia dia buat forever living. Okay, so tapi maksud tu dia berani cuba, dia berani tahu celup Maggi. Bila Kak Wati datang coaching kat Pulau Pangkor, Kak Wati suruh, okay Maksud buat tak apa, guna je bahasa yang Maksud faham. Tak payah nak pakai bahasa standard. Seponin ke apa ke, jadi tak payah kan. tak payah. Kak Wati memang cakap saya okay, so kenapa bising sangat? Abang. Siapa bising ni Question tadi. Asal masuk TV terus. Madam masak apa sayang? Pergi kat dapur minda masak tu. Okey. Lepas tu apa nama dia? Maksudnya Maksud pun mencubalah, cuba buat demo kan. Dia cerita, dia cakaplah ikut apa yang dia faham kan, daripada apa Kak Pati tunjuk tu. Dia faham macam mana, lepas tu dia tiru. Tu yang kata tak payah pandai tiru je. Pandai tiru apa yang Kak Pati buat. Nanti korang akan dapat benda yang sama, insya-Allah insya-Allah akan dapat benda yang sama. Sebab Kak Pati pun sama. Kak Pati tiru Coach Lin. Kak Coach Lin pula sama. Coach Lin tiru Kak Pida. Kan kita tiru, saling meniru. Kak Pida pula sama, tiru apa yang dia kan. Dan tiru Sifu. So tu yang kita saling meniru dan insya-Allah bila kita tiru betul-betul apa yang dia buat, memang kita akan duplicate. Maksudnya duplicate tu ngam-ngam tau, macam photo state tau. Kejayaan sama juga kalau tak kejayaan betul-betul pun at least 10% dia. Contohlah kalau kita nak capai 10% Kak Pida ni dia pernah dapat 800,000 tau. 800,000 2 tahun bonus USD dia 800,000. So bayangkan bonus USD dia 800,000 tau Kak Pida. CBM Kak Pida ni, dia ni seorang guru kafa,
gaji 800 je. Bayangkan 800 gaji guru kafar dulu kan. Lepas tu dia berhenti kerja, guru kafar tu dia buat forever living kan. Lepas tu dia pernah dapat dalam tempoh 2 tahun bonus USD dia lah 800,000. Maksudnya dia dah dikonvertkan kepada RM lah. Daripada asal dulu RM800 ni gaji sebagai seorang guru kafar. So kita tiru gerak kerja dia. Andai kata kita tak dapat capai 80,000 macam Kak Pida pun, at least 10% dia tu. 10% apa? 10% 80,000 kan? 80,000 10% 80,000. 80,000 kan? Okey lah kan? So maksudnya kat sini yang penting kita kena berani mencuba, berani tiru ya. Lepas tu hargai diri. Maksudnya kita kena muliakan potensi kita. Kita jangan rasa kita ni tak belajar tinggi. Macam Mak Su pun sama. Kak Wati pun dulu cakap dengan dia, Mak Su kena rasa izah. Jadikan kekurangan sebagai kekuatan. Kan dia tak belajar, dia cakap Mak Su tak boleh nak masuk Zoom, tak boleh nak belajar macam orang biasa, tak reti, tak pandai nulis. Korang tulis dalam grup tu, Mak Su tak boleh baca kan. Gitu. Boleh tengok je kan. Kadang-kadang suruh cucu bacakan kan. Tapi Kak cakap lah tak apa. Maksud jangan rasa rendah diri. Kan jadikan dia kekuatan. Maksudnya buat sampai ada testimoni diri sendiri. Lepas tu bila ada testimoni diri sendiri, cakap tengok aku ni tak pandai baca tau, tak pandai menulis, tak boleh sekolah, aku pun boleh buat. Kau kenapa tak boleh buat? Itu yang jadi orang sign up VIP tu. Kan? Tu yang jadi orang join bawah Mak Su. Sebab Mak Su yang tak pandai baca pun boleh dapat income. Lepas tu dia tunjuklah income dia. Alhamdulillah bulan ni dapat 3,000. Alhamdulillah bulan ni dapat 5,000. Bulan ni dapat 2,000 kan. Orang tak pandai baca pun. So maksudnya buat juga sampai dapat testimoni diri sendiri. Dan jadikan diri sendiri yang tak pandai baca tu sebagai kekuatan. Jangan jadi kelemahan. Jangan jadi batu yang menjunam kita dalam dasar. Jadikan dia batu loncatan. Gitu. Batu loncatan. Kak nak tanya, mula akak menaja offline ke atau online? Biar boleh share sikit. Okey, sebenarnya Kak Baiti ni bermula dengan tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019. Masa tu online ni macam TikTok semua ni tak ada lagi, betul tak? Tak ada lagi. Semasa tu FB lah, FB, IG. Tapi itu pun Kak Baiti tak aktif sangat. Sekadar hanya letak sebagai aktiviti sajalah. Kak Baiti banyak buat offline dulu. Masa mula-mula tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019. Sebab masa tu kita bahagian FB saja. FB je yang aktif sajalah kan. TikTok tak ada lagi masa tu. Kan? Kalau ada pun mungkin joget-joget kan. Dan orang tak adalah meriah sekarang ni buat selling semua tu kan. So memang kebanyakan siapa yang leader-leader lama-lama yang kiranya leader yang sebelum PKP lah, sebelum COVID, sebelum tahun 2020, kebanyakan bermula dengan offline. Macam Kak Pida, Coach Lin dulu. Tapi bila kita dah normalisasi dengan hidup baru secara online kan, kita boleh buat Zoom lah, kita ada TikTok lah kan. Masa tu tahun 2020 seterusnya baru kita buat secara online. Cuma online pun Kak Baiti, contohnya Kak Baiti buat video TikTok contohnya baru start tahun 2023 secara konsisten. Tahun 2023, tahun 2020 tahun tu buat juga, tapi still lagi kat FB juga masa tu. FB, lepas tu FB lah banyaknya. FB, dan masa tu Kak Baiti ada pusat bekam kan. Dia ada pusat bekam. So Kak Baiti gunakan kesempatan lah kat situ. Dan Kak Baiti, tapi Kak Baiti ada tim seluruh Malaysia ni. Kak Baiti guna Zoom. Sebab masa tu tak boleh jumpa orang. So Kak Baiti guna Zoom lah untuk coaching. So untuk perspektif, even team kat Mesir contohnya kan, team kat Mesir Kak Baiti buat Zoom dalam ni lah, live Zoom. Diorang pukul 8, Kak Baiti pukul 1 pagi. Bayangkan coaching macam ni kan, khusus untuk tim Mesir saja jam 1 pagi. Sebab perbezaan 5 jam kan. Tapi masa tu tahun 2020, tahun 2021 semua tu masa tu kita tak boleh bergerak kan. So tak nak kita terpaksa explore bahagian online. Satu yang Kak Baiti
bermula tahun 2000 lah buat online-nya. So tapi sekarang ni bila tahun 2023 Kak Wati buat video TikTok tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025 buat TikTok kan. Masa tu video TikTok senang nak viral tau. Maksudnya senang kita nak dapatkan leads pada video TikTok. So macam suami Kak Wati, Papa Berry, dia banyak buat video dekat YouTube. So dekat situ pun dia sama juga. Dia cari customer, dia buat marketing, dapatkan leads tu daripada YouTube. Kak Wati pun daripada TikTok. Tapi sekarang ni tahun 2026 ni, tahun 2026 ni video TikTok tu dah makin kurang. Algoritma TikTok dah makin kurang dari sudut video. Video-video ni bolehlah kita buat, tapi nak dapatkan leads daripada video tu dah kurang. Tapi sekarang ni TikTok dia dah makin rancak pada dia macam makin pemurah untuk bagi leads tu pada siapa yang buat live. Gitu kan. Tapi video tetap kena buat sebab video ni adalah branding kita. Satu untuk membuatkan orang trust dengan kita. Kan, trust sebab bila kita orang tengok live kita, nanti dia akan tengok kita ni siapa, dia ni jual apa sebenarnya, apa produk dia kan. So at least kat video kita tu walaupun tak FYP ke apa kan, sekadar ratus-ratus ke apa kan, tapi at least dia akan jadi personal branding kita. Oh, dia ni buat branding ini, dia ni buat Forever Living. Oh, botol ni pernah nampak tu. Botol ni memang lama dah. Oh, bagus dah. Oh, kayaknya botol ni dia buat aku nak lah sebab aku memang cari-cari. Aku kalau dia buat ini aku percaya sebab memang produk dia lama dah. Gitu kan. So mesti juga kita ada buat video TikTok, tapi lebih kepada nak menambahkan keyakinan orang terhadap kita lah. Tapi untuk sale, untuk buat marketing, dapatkan leads, dapatkan follower, tambahkan follower, dapatkan leads, dapatkan prospek, live tu sekarang trending. Maksudnya TikTok dia tersangat pemurah tau, bagi pada TikTok. Kalau buat live TikTok tentang FL, mula-mula nak cerita tentang apa, boleh terus tentang Forever Living. Okey, Kak Hilda, bagus soalan ni. Okey, untuk Kak Hilda, sebab Kak Hilda masih PC lagi kan? Bila PC, dia tak boleh nak dia hanya boleh jual barang lah. Jual barang. Sebabnya kalau PC dia tak boleh nak recruit agent kan, tak boleh nak daftarkan orang jadi ahli bawah dia. So kita tak boleh nak proposekan peluang bisnes. Ya. So kalau macam Kak Hilda kena buat TikTok live tu, promote barang. So tak apa, boleh je sebut Forever Living, tak kisah. Cuma jangan overclaim sangat. Maksudnya produk ni boleh menyembuhkan. Perkataan-perkataan kalau live ni, perkataan-perkataan yang kita kena aware. Jangan sebutlah sembuh, lepas tu cepat, lepas tu pulih. Kalau kita sebut kembali sihat ataupun kembali cantik, kembali baik, dia okey, alhamdulillah badan okey, tu kita boleh cakap lah. Atau badan segar, sihat, macam bertenaga, cakap secara general. Tapi nak cakap darah tinggi, nak cakap darah tinggi ke, kecil manis ke kan, dia tak boleh. Nak kena sebut benda lain. Contohnya kalau kecil manis tu sebut gula turun, BP terkawal, lepas tu berat badan turun kan. Tapi berat badan pun kena ni tahu, kurus, kena ni juga. Kena berat pun kena ni juga tahu, kena hati-hati sebab itu pun kadang overclaim. Sebab kadang-kadang TikTok dekat bahagian pengurusan berat badan pun kadang dia overclaim. Tapi masuk kat sini nak beritahunya boleh je sebut Forever Living. Cerita je ni memang produk Forever Living. So boleh cerita pasal produk, kebaikan produk. Cuma kan kalau buat nak cerita pasal produk, nak orang beli produk kan, kita kena buka beg kuning. Beg kuning. Cuma kalau kat beg kuning tu, kalau untuk produk Forever bagi saya lah, bukan tak sesuai, tapi nanti kita akan kehilangan customer. Kita nak, kalau boleh kita nak ada customer tetap. So tu yang kita kena satu, kena ada link dekat bio kita tu kan. Bio kita tu kena ada link nombor telefon kita.
Tapi masa kita promote tu, kita jangan tunjuk sangat. Jangan tunjuk lama sangat. Contohnya ni barang kan. Ni barang. Okey, ini tunjuk lama sangat ni sini. Ini bagus ni tak boleh. Kita kena share. Contohnya, okey, mula-mula kita contohnya macam Kak Ida cakap kan, tanya. Contohnya kita nak share, okey, hari ni saya nak share tips macam mana nak atasi masalah gastrik ataupun sakit perut. Okey, pertamanya kita kena sarapan. Lepas tu cakaplah sarapan pukul berapa, kena makan apa semua. Yang keduanya maksudnya kita kena jaga makan kita lah. Sarapan kena on time. Yang keduanya kita tak boleh elakkan makan pedas. Yang ketiga, tak boleh makan berminyak. Yang keempat, kita tak boleh makan coklat. Kafe-kafe tak boleh. Yang kelima, kena ambil nutrisi yang cukup. Antara nutrisi yang kita perlu amalkan ialah katanya aloe vera gel. Aloe vera gel penting sebabnya dia alkali. So boleh tunjuk sekejap. Ni dia aloe vera gel. Contohnya aloe vera gel macam ini. Ni yang Kak Hilda makan. Alhamdulillah Kak Hilda makan kan, dia boleh cegahkan badan. Dia membuatkan badan kita tu selesa lah, perut kita selesa. Gitu. So aloe vera gel ni tunjuk sekejap-sekejap je. Tunjuk sekejap-sekejap je. Lepas tu tunjuk demo. Macam mana aloe vera gel ni dia boleh bantu untuk nyahkan toksin yang asid-asid dalam badan kita tu kan. Ni tunjuk demo. Tahun-tahun tunjuk demo. Tapi tak payah tunjuk produk tu depan-depan sini. Depan lama-lama macam ni tak payah. Sekejap. Mana gambar? Nampak tak korang? Nampak tak? Perasan tak? Tak boleh tunjuk depan lama-lama ni ya. Produk ni tak boleh. Kejap-kejap boleh. Kejap-kejap sini, tak sini. Lepas tu terus kita pun buat demo kan, buat demo nampak ni. Ya. So maksudnya lepas tu cerita madu juga. Macam Kak Bati tadi pun, Kak Bati live tadi Kak Bati buat demo madu tau. Demo madu, Kak Bati bukan buat demo. Kak Bati tunjukkan cara makan madu untuk atasi masalah batuk, sakit tekak. Iaitu Kak Bati masukkan madu dalam sudu kayu. Lepas tu Kak Bati letak ubat gigi. Lepas tu Kak Bati makan ubat gigi dan madu sekali. Lepas tu Kak Bati cerita pasal ubat gigi. Tengok ubat gigi kita satu-satunya dalam dunia ni ubat gigi yang boleh dimakan. Ubat gigi lain mana boleh makan kan? Kita je boleh makan. Sebab apa? Kita ada Florida. Kita ada aloe vera, ada bipropolis. Tapi Kak Bati tak tunjuk lama sangat lah. Cuma tunjuk sekejap je. Ni ubat gigi kita ni. Dia boleh makan. Lepas tu sekejap je. Gitu ya. Maksudnya kat sini kita boleh cerita pasal produk, boleh cerita pasal forever, tapi kita share tips dulu. Tips untuk crowd orang masuk, dan baru kita cerita solusi dia apa. Gitu ya. Boleh ke Kak Hilda? Nanti kita akan discuss lebih panjang lagi lah bab ini ya. Okey. So tapi memang boleh ya. Tapi itulah maksudnya nak ceritanya, kalau kita ada beg kuning, jangan tunjuk lama-lama. Takut nanti jadi community guideline pula lah kan. Jadi kena ban ke, kena restrict dia sebab kita dikatakan suruh orang membeli di luar macam tu. Sebabnya kita ikutkan kena ada beg kuning. Tapi kita ni kenapa tak boleh beg kuning, tak nak beg kuning, sebab kalau beg kuning, satunya nanti customer tu akan hubungi TikTok untuk beli barang. Lepas tu TikTok pula kita akan kira akan post pada orang tu, tapi kita tak boleh nak contact orang tu, tak boleh nak guide orang tu kan. Sebab kita tak berusaha dengan orang tu terus kan. TikTok yang akan bagi arahan untuk kita hantar barang tu ke mana-mana. Dan satu lagi, nak dapatkan duit dari TikTok, maksudnya pembayaran pada TikTok kan, sangat lambat. So kita kena ada modal besar untuk keluarkan. Sebab kita akan keluarkan produk kita dulu tau. Kita akan keluarkan produk kita dulu, duit kita dulu kita kena bayar kan, untuk hantar produk tu kepada customer. Tapi nanti TikTok nak bagi balik pada kita tu lambat. Penajaan akak yang pertama full package ke atau yang 90? Penajaan akak Kak Baiti sebenarnya bermula daripada PC. 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 Sekejap, Kak Bati pun memang nak cerita pada korang ni pasal PC, pasal VIP Okay, Kak Bati habiskan sekejap lagi. Okay, sebab memang selepas ni memang ada satu slide yang memang Kak Bati nak tunjukkan pada korang macam mana nak jadi VIP tanpa pakai duit sendiri. Sebab Kak Bati pun bermula pada itu juga. Okay, so hargai diri. Okay dah, komunikasi berkesan, kita kena improve lah. Lepas tu kita kena bercakap kan, buat live TikTok tu, tak apa, jangan risau. Jadi perlahan ke, jadi lambat ke, jadi korang ni je ignore je. Jangan rasa macam nanti orang nampak macam nampak sangat lah baru menjual kan.
Macam ni kan, malu kan, apa tak pandai cakap ke. Cakap sebenarnya, percakapan ni sebenarnya dia dilatih sebenarnya. Kak Wati pun sebab Kak Wati bercakap harian ni sebenarnya hari-hari berlatih. Andai kata kalau tak bercakap memang tak berlatih lah. Sama juga Kak Wati dalam live TikTok Kak Wati live, TikTok live ni Kak Wati tak tahu tak, bermula pada bulan Februari. Sekarang bulan 6 kan. Baru 4 bulan je Kak Wati buat. Itu pun masa puasa berhenti sekejap sebabnya tak larat kan nak ni nak buat live kan, malam-malam dah ngantuk semua kan. So Kak Wati bermula pun selepas raya lah, raya bulan 4 kan, bulan 4, bulan 5, bulan 6 sekarang. Maksudnya Kak Wati pun baru bermula juga live TikTok, tapi hari-hari buat kan. So tu yang jadi boleh dah cerita kan dengan customer dan boleh dapat leads yang banyak tu. Okey. Lepas tu kuasai kemahiran digital. Maksudnya kita kena belajar. Sebab itulah kalau siapa yang betul-betul nak buat live, Kak Wati memang nak jumpa, Kak Wati nak ajar, nak ketik kat mana tu kan. Kalau tak dapat jumpa saya live, kita boleh buat coaching, boleh tunjukkan nak ketik kat mana. Macam semalam Kak Wati ajar Ida, dia bukannya terus dah tenatang je terus boleh buat live. Tak ada, kita setting dulu kan Ida kan, ambil masa jugalah kan. Sampai pukul apa Kak Wati sampai, maksudnya hampir 2 jam jugalah nak setting, nak set up lah. Lepas tu sekali TikToknya jenis version lama lah, kena upgrade yang baru lah kan. Masa tu lah baru nak tahunya rupanya kamera dia tak betul lah, tak boleh pakai kamera lah, nak kena adjust kamera pula lah. Ya Allah, macam-macam setting yang kita terpaksa buat untuk permulaan kan. Tapi insyaAllah bila kita buat bersama tim, ada leader, ada coach, nak ajar kan dengan korang, insyaAllah benda tu tiada mustahil boleh buat Okey, cuma kena suarakan lah pada Kak Wati. Kak Wati ni saya nak betul-betul, saya nak belajar ni. Jom kita jumpa. Nanti Kak Wati kita boleh usahakan kan. Jadi Kak Wati kalau tak suarakan, Kak Wati tak boleh nak tahu apa masalah korang. So lepas tu sentiasa bersyukur. Kena sentiasa bersyukur. Yang kalau anda kata kita ada rejection tu, kita sebut Alhamdulillah. Sebab at least kita dah terhindar daripada orang yang mungkin datang pada masalah. Dan kalau kita tak dapat lagi, Alhamdulillah, at least Allah nak bagi ilmu sebenarnya. Sebabnya Allah nak bagi kita suatu ilmu yang kita kena belajar dulu, supaya nanti bila kita berjaya tu, kita dapat tu, kita jadi orang yang bersyukur dengan apa yang kita lalui tau, proses yang kita lalui tu. So maksudnya kita nak berjaya tu memang kena ada proses. Kita kena proses kita di reject, proses kita upgrade ilmu. Upgrade ilmu maksudnya sebab itulah kalau nak tahu tahap income orang tu lah berdasar kepada tahap ilmu dia juga. Tahap ilmu dia. So kita nak tiru income contohnya nak dapatkan income 1,000, kita kena upgrade juga ilmu untuk dengan orang income 1,000 tu macam mana. Contoh macam nak income 5,000 macam Mak Asu tu kan, kena upgrade ilmu macam mana tahap dia tu 5,000 juga. Jangan setakat inspirasi kisah dia saja, tapi tengok dia buat apa sampai dia dapat 5,000 tu. Kan dia buat apa, sedangkan ni tak belajar kan. So dia buat apa sampai dapat 5,000 tu. So kita kena upgrade ilmu yang sama juga. So maksudnya bila kita tak dapat tu, bermaksud Allah tak izinkan lagi, dan Allah akan bagi saat kita bersedia. So bila kita tak dapat tu, bermaksud kita belum bersedia lagi. Kau tak boleh rekrut orang tu tak boleh jadi ahli kau, orang tu tak boleh jadi pembeli kau, bagi kau, sebab kau pun tak settle lagi. Macam tu kan, kau pun tak faham lagi pasal contoh produk ke. So kena belajar. Macam tu, kena belajar, kena cepat-cepat belajar kan, kena dapatkan tools marketing macam tu kena tengok balik kelas kan, belajar balik kelas. Okey, so tadi berbalik kepada tadi Encik ni tadi siapa tadi Encik Syarum kan tanya Kak Wati dulu penajaan Kak Wati kan. Maksudnya Kak Wati bermula package ke ataupun 90 kan. Untuk pengetahuan sebenarnya Kak Wati pun macam korang juga, macam kebanyakan orang lah, iaitu bermula dari PC. Kak Wati pun jadi PC juga. Kak Wati pun jadi ahli biasa RM90. Sebab masa tu kan Kak Wati ni baru buat HPA. Lepas tu buat setahun kan. Nak tahu tak, dengan Kak Wati ada pusat bekam. Masa Kak Wati ada pusat bekam, Kak Wati ni dah beli stok 1,500, dah upgrade sebagai stokis tau. Stokis kat Gombak lah akhirnya. Lepas tu kan
dengan Kak Bati ada pusat bekamnya, dengan Kak Bati ni kena at least dah pernah cakap juga sebab dah biasa bekam orang, dah biasa jumpa orang kan. Nak tahu tak berapa gaji Kak Bati? Ikut diri Kak Bati dengan ada pusat bekam, dengan ada stok dekat 1,500 dekat Perak. Lepas tu dengan Kak Bati dah biasa jumpa customer, agak-agak berapa income tertinggi Kak Bati dapat melalui HPA. Cuba teka, tulis kat ruang chat tu. Agak-agak. Cuba teka. Dan Kak Bati buat setahun je, setahun pun produk pun tak luak. Tak luak. Cuba teka berapa agak-agaknya. Dekat ruang komen tu tulis. Siapa boleh agak berapa agak-agaknya income Kak Bati dengan Kak Bati ada pusat bekam kan. Lepas tu dengan Kak Bati dah biasa bercakap lah, at least bila Kak Bati ada pusat bekam, Kak Bati dah jumpa customer kan, dah biasa bercakap dengan orang. Lepas tu kita pun ada rak, ada stok tau, 1,500 tau. Kak Bati guna duit Papa Berry masa tu. Dia kata setujulah, kita nak memang kena ada produk untuk sajikan pada customer semua kan. Encik Syarum kata 500. 500. Sebenarnya kan Encik Syarum bukan 500. Buang 10 tu. Buang 10 tu. RM50 je kan. Bayangkan RM50. Sebab apa tahu? Sebab masa tu lah baru Kak Bati tahu rupanya kenapalah aku pandai cakap pun kan, produk HPA murah-murah tahu, RM40, RM37. Kopi tu RM37. Kopi Radik tu kan. Lepas tu ubat pelawas itu 7 angin tu 40 macam tu. Kan. Jadi maksudnya murah-murah lah produk dia. Patutnya orang boleh beli, tapi orang susah nak repeat. Susah nak repeat pembelian. Dan satu lagi, kenapa tak boleh nak kaya-kaya tu kan, tak dapat ni sebabnya dia ada nilai mata, dia ada point dia. So bila tak capai point tu, walaupun kita buat sale tapi tak capai point, tak dapat. Apa tak dapat. So kita kena top up lagi kan, kena top up untuk cukupkan point tu. So tak gunalah kan, kita keluar lagi dalam modal kita pun tak settle lagi. So memang paling banyak lah Kak Bati punya income sepandai-pandai Kak Bati ni kan, RM50 je. Tahu. So tapi bila Kak Bati dah tak tahan lagi dah, Kak Bati tahan, lepas tu Kak Bati buat high-o sekejap, itu pun sebulan. High-o ni pula tak logiknya. Satu, Kak Bati cakap, tak apalah, aku nak jual runcit lah, tapi kan macam tak logik. Sapu-sapu kan, satu krim tu apa nama dia, Bio Plus apa, satu krim tu sapu-sapu kan, semua boleh. Sapu-sapu kat kulit jadi cantik, sapu-sapu dekat tengkuk, tonsil jadi sembuh. Macam tak logik. Aku ni bidang kesihatan kan. Kan. Jadi macam nak kalau nak kelentung aku pun agak-agak lah kan. So sebulan lah Kak Bati tengok kan, apa tu produk tu. Lepas tu adalah dua item terjual. Nak tahu tak kenapa terjual? Satu Kak Bati beli, satu lagi tu Kak Bati bagi ke orang, mak mentua Kak Bati. Itu je dalam tempoh sebulan kan. Tapi itulah sebab tak logik kan. Itu satu, maksudnya dia dah tak synchronize dengan ilmu kesihatan yang Kak Bati belajar kan. So lalas Kak Bati rasa tak tahan dah, tak boleh nak berdiam diri. So alhamdulillah Kak Bati bertemu dengan Forever Living. Tapi masa tu duit yang RM1,500 tu kan, beli stok HP itu tak habis lagi. Maksudnya barang pun tak habis. Dan Kak Bati nak minta lagi Papa Berry masa tu duit lagi, dengan harap lah kan nanti dia pun akan marah Kak Bati. Sebab apa tahu, kau produk pun banyak lagi tak terjual, kau nak buat bisnes lain kan. So Kak Bati senyap sebenarnya. Kak Bati senyap, masuk Forever, buat senyap. Masa tu Kak Bati sekarang nak support adik Kak Bati yang masa tu dah masuk. So Kak Bati pun nak guna produk kan untuk sihat sendiri. Tapi bila Kak Bati nampak masa tu Anissa ni, adik Kak Bati ni, sebenarnya dia dulu masuk, adik Kak Bati ni dia masuk bawah Coach Lin. Dia jumpa Coach Lin ni dekat FB. Kak Bati pula dia propose pada Kak Bati sebab dia tahu Kak Bati suka makan kesihatan, nak sihat semua. Lepas tu dia ada, Kak Bati ada pusat bekam, Kokok boleh masuk lah dengan pusat bekam Kak Bati ni kan. Dia pun try and error sebab Kokok kalau you ni nak support dia, nak tambah produk lah dekat pusat bekam Kak Bati tu. Kiranya sebab Kak Bati ada pusat bekam kan, ada pot yang kata kan. Macam kita pun kadang kita kalau ada ni, kita nak cari orang yang ada pot ada kedai, betul tak? So adik Kak Bati pun dia macam tu juga, kan. Dia nampak Kak Bati okey ada pusat bekam, so bolehlah
Yung letak produk kat pusat bekam. Tapi Kak Bati permulaan pun Kak Bati tak ada duit. Kak Bati tak ada duit lah, nak sibuk. Kak Bati pun dan bukan tak ada duit. Kak Bati macam takut tak menjadi macam HPA tu. Sebab Kak Bati satu tak ada diberi pengetahuan tentang produk tu, tentang demo semua tak tahu kan. So Kak Bati takut nanti nak jual pun tak reti kan. Lepas tu takut ada maintain semua tu, ada macam HPA jugalah. So bila Coach Lin datang jumpa Kak Bati, dia bagi penerangan tentang marketing plan. Lepas tu dia tunjukkan demo. Maksudnya dari situ Kak Bati dah nampak dah. Sebab HPA tu Kak Bati susah juga nak jual sebabnya tak ada demo, tak ada benda nak tunjuk. So kita kena jual ILU. So kita ni walaupun kita orang pembekam, ILU kita pun tak laku juga. Sebab whatsoever orang tak nampak kan, tak impress. Orang tak yakin produk tu boleh ke, betul ke kau cakap. Sebab semua orang boleh cakap produk dia bagus kan. Mana ada orang cakap produk tak bagus kan. So kita tak boleh nak buktikan. So tapi bila alhamdulillah produk Forever ada demo. So anak kita, kalau kita tak reti nak cakap, kita tak nak claim, kita nak cakap produk kita bagus. Tapi akak tengok sendiri demo ni, akak rasa macam mana, bagus tak bagus kan. So yang kita tak pandai cakap pun, macam Mak Asu kan, tak pandai cakap pun kan, diam je, tunjuk demo pun orang dah faham dah macam mana produk ni bekerja dalam badan kita. So tu yang boleh buat kan. So macam Kak Bati ni, Kak Bati nampak peluang tu, alhamdulillah nampak demo, nampak peluang penerangan peluang bisnes, dan Kak Bati pun nak buat. Tapi masa tu tak ada duit nak jadi VIP terus. Dan masa tu VIP bukan macam sekarang tau. VIP zaman tu VIP masa tu adalah 2,000 lebih. 2,000 lah. Kira maksudnya 2 sisi. Tapi masa tu dia bukan ada GST semua kan. Dia tak ada macam sekarang. Sekarang kan dah mahal semua barang kan. Masa tu tak ingat berapa tapi nak dekat 2,000 jugalah. Tapi nilai 2 sisi juga 2 sisi. So maksudnya tak ada promo macam sekarang. Sekarang ada maksudnya kita beli 1.5, anda beli 1.5 cc. Sekejap Berarti buat dokumen sikit. Berarti buat ni whiteboard. Anda beli 1.5 cc kan, anda dapat jadi VIP kan, betul tak? Kalau sekarang ni Kak Betty nak terus nak buka whiteboard ni, nak buka whiteboard, tapi dia still running lah. Nampak tak? Nampak. Sekejap nak share screen. Dokumen whiteboard. Ni code. Tak boleh lah. Tak apalah. Macam tu Kak Bati tulis kat sini. Okay. Kak Bati nak tulis sebenarnya, nak tulis sesuatu. Tapi tadi whiteboard dia macam bukan tak function, mungkin line tak cantik kan. Okey, so Kak Bati pakai gambar je. Nampak korang nampak kan? Nampak tak? So ni kita try lah pakai gambar je. Kan macam sekarang korang kan kalau pakai dokumen dalam ni lagi bagus. Okey, sekarang ni kalau jadi package VIP kan, package VIP sekarang ialah korang beli 1.5 cc tau. Korang dibeli 1.5 cc. Tengokkan kalau package VIP asal kan, kalau package VIP asal dia ialah 2 cc. Package VIP asal asal ialah 2 cc. 2 cc. Sekarang 2 cc tu bermaksud nilai, kalau nilai sekarang ialah RM 2147. Ini syarat nak jadi VIP sebenarnya, 2 cc. Di mana-mana pun, di satu negara, 170 buah negara, maksudnya kat Malaysia, dekat Singapura, dekat Jepun, dekat Qatar, dekat mana-mana, satu dunia, nak jadi VIP kena beli 2 cc. Kalau kat Malaysia saja RM 2147. Itu syarat asal dia. Tapi sekarang promo, Forever bagi promo hanya beli 1.5 cc saja. Bermaksud harga barang tu ialah 1536. 1536.
So 536 ni kalau set pertama lah, package pertama. Kenapa jadi 1626 tu? Sebab campur RM90 keahlian. Keahlian tu jadi 1626. So bagi siapa yang sudah jadi PC hari tu kan, jadi PC hari tu kan, anda kena dah bayar 90 kan, dah bayar 90. So anda nak jadi VIP tu hanya bayar 1536 kalau nak beli package set VIP tu. So maksudnya kat sini anda hanya beli 1.5cc, itu 1536 dah jadi VIP. Dan nak tahu tak, yang bestnya Forever kira anda punya income, anda punya CC bukan 1.5cc tau. Dalam sistem, dalam anda punya FFP 360, dalam rekod bacaan anda punya sale, anda dikira 2cc. So maksudnya kat sini Forever dalam sistem dia tak ada letak 1.5cc walaupun anda hanya bayar 1536 saja. Nampak tak? Okey. Siapa Samsung ni? Samsung SMA ni. Tukar nama sebelum Kak Bati nak jawab soalan tu. Apa-apa tua mula-mula nak berjaya. Okey, so maksudnya kat sini, maksudnya kita anda jauh lebih murah lah, jauh lebih mudah, sebabnya mudah dan Forever pemurah. Nak bagi dalam sistem anda buat 2cc tapi anda hanya bayar 1.5cc saja pada Forever. Produk tu nilai 1536 dapat 15 item barang. 15 item barang So kat sini dah jimat jimat 500 lah lebih kurang kan, 500 lebih sebenarnya kan. Dah jimat 500 lebih kan. Tapi anda kata kalau tak mampu nak jadi nak jadi VIP, nak beli sekali rap kan. Bagi siapa yang PC kat sini kan, anda kat sini kat PC siapa? Kak Hilda, lepas tu siapa lagi? Encik Syarum kan. Masih PC lagi. Tak ada dana 1536 sekali rap. Anda diberi pilihan. Okey ni Kak Bati tunjukkan. Ni dia. Sebab Kak Bati pun dulu macam ni juga, tak ada duit. Tambah lagi kita orang tak ada promo tau. Tak ada promo. Kita orang memang kena bayar RM2,000 lebih. Orang ada duit ke tak ada duit ke, semua bermula dengan RM2,000. So ada orang dia beli RM2,000 tu dalam satu hari je. Maksudnya dia keluarkan duit dia satu hari RM2,000 tu jadi VIP. Tapi ada orang macam Kak Bati ni, kena kumpul kan, kena kumpul. Okey, kena kumpul. Oh, Pak Razak. Okey, ada WhatsApp Pak Razak. Okey. Terima kasih Pak Razak. Okey. Alright. Apa nama dia tadi cakap apa kalau orang kalau dulu kita kena 2,000 tu, ada orang dia terus keluar 2,000 tu, dapat terus set produk 2,000 tu kan. Lepas tu terus buat bisnes. Macam Kak Bati, kalau untuk orang yang tak ada ni, dia Forever ada bagi dua pilihan. Upgrade VIP dengan jual runcit dan capai 2cc dalam tempoh 2 bulan. Itu anda upgrade ke VIP 30%. So maksudnya kat sini tau, maksudnya anda diberi masa 2 bulan. 2 bulan untuk jadi VIP tu kan. So kumpul pembelian. Maksudnya sambil anda kumpul order, sambil anda jual barang, dapat untung runcit, sambil itu dah pembelian itu dikira jualan untuk anda jadi VIP kan, jadi VIP. Sebab nak jadi VIP lah kena buat 2cc kan. So kalau customer tu beli barang anda kan, contohnya macam aloe vera dengan minyak ikan, jual 9 set saja kan, jual 9 set dalam tempoh 2 bulan, jadilah VIP kan. Kalau yang set 2 ni dia banyak sikit, aloe vera gel, minyak ikan dengan madu, ni jual 6 set saja. So maksudnya kita cari 6 orang saja. 6 orang ahli keluarga kita. Mungkin adik kita, kakak kita, mak kita, ayah kita, abang kita. Lepas tu siapa lagi? Kakak kita. Dah 6. 6 orang, 6 set, dah jadi VIP. Macam tu kan. So kalau ni 9 set. Macam Kak Bati dulu jadi macam ni. 9 set je. Maksudnya Kak Bati jumpa orang yang ada usus, ada saudara kan. Orang yang, kalau orang tu tak ada usus, tak ada saudara, tak payah jual kat dia. Siapakah orang yang tak ada usus, tak ada saudara? Orang matilah kan. Orang hidup semua ada usus, semua ada saudara. So asal jumpa orang je, kan, ceritalah pasal kebaikan produk Forever dan buat demo. Kak Bati kadang tak cerita sangat kebaikan. Kak Bati cakap, Kak Bati buat demo je. Kak Bati cakap, pernah tak tengok
botol aloe vera, botol kuning ni. Pernah tengok botol kuning ni? Macam pernah nampak. Lepas tu ada juga orang kata tak pernah nampak. Pernah nampak ke tak pernah nampak ke, aku main buat Kak Baiti buat demo juga. Ni Kak Baiti nak bagi rasa. Nak tak rasa? Tuang dalam cawan sikit, bagi rasa kat dia. Sebab rasa tu boleh kita boleh tahu penyakit kita. Apa penyakit kita daripada rasa aloe vera. Tak semua orang rasa sama. Kalau kita jumpa saudara mara kita kan, masing-masing kita bagi sikit-sikit. Nanti diorang sendiri akan impress. Kenapa daripada satu botol, ada orang rasa masam, ada orang rasa payah, ada orang rasa pahit, ada orang rasa masin. Gitu. Ada orang rasa tawar. Kan? So, maksudnya tak sama dah. Maksudnya dia berkaitan dengan penyakit orang. Tak sama. Tak semua orang sama. So, situ kita boleh cerita. Sekali kita cerita, okey, masam ni tanda pembuangan tak lawas. Betul. Memang acik, memang dah lama tak membuang. Nak membuang tu seminggu sekali. Kan kena, bila pump je kena, tu yang jadi 50% trust orang pada kita dah ada dah. Tinggal 50% lagi lah. 50% lagi untuk kita close dengan demo. Itu kita tunjukkan demo aloe vera gel. Dia boleh cuci usus tu kan. So jadinya orang nampak macam mana aloe vera gel tu dia boleh bertindak. Sebelum makan lagi kita dah nampak dari depan mata macam mana dia bekerja dalam badan kita. So Kak Baiti jadi VIP dulu. Dah tak sampai 2 bulan. 2 minggu je settle. Ya. So 9 set dah settle dah. Lepas 2 minggu tu jadi VIP, teruslah Kak Baiti speed jadi VIP. So kalau tak dapat jual set sebanyak ini kan, sebab dua-dua ni boleh demo, ini pun boleh demo, aloe vera gel, minyak ikan, madu pun boleh demo juga tapi anda kata siapa nak jual madu saja, hanya jual 16 botol saja dan tempoh 2 bulan. Contohnya bulan Jun campur bulan Julai 8 botol, jual 8 botol, lepas tu dah tidur kan. Lepas tu nanti bulan Julai pula 8 botol lagi, cukup 16 botol, bulan madu dijual, jadilah ni. Kaedah Kak Baiti ada seorang manager Kak Baiti ni, dia ni Herbalife, leader Herbalife, tapi dia ada breast lump, dia ada ketumbuhan pada payudara dia. Lepas tu bila Kak Baiti bagi makan aloe vera gel tu, kata kita pun ada aloe vera gel Kak Baiti. Lepas tu Kak Baiti bagi rasa kan, rasa aloe vera. Kata pelik lah rasa kita, rasa aloe vera gel you all macam kan Kak Ida, kalau Ira tahu Kak Ida tu macam agak cakap bahasa Inggeris sikit kan. So kita rasa kita manis saja, you all boleh rasa-rasa boleh macam scan penyakit. Dia pun macam impress. Sebab kalau Herbalife punya aloe vera, dia orang ada aloe vera juga, tapi dia orang punya tak sampai 1 liter, mahal gila, mahal nak mampus punya harga dia. Lepas tu rasa dia rasa orange je, maksudnya dia ada pewarna dan perisa tambahan. Dia tak ada rasa macam kita rasa kita pure, sebabnya kita boleh scan penyakit semua kan. So tu yang membuatkan dia masuk forever. Sebab satu ajaib produk kita. Lepas tu satu dia ada breast lump lah, ada nak ikhtiar masalah breast lump tu kan, ketumbuhan pada payudara dia. Lepas tu apa ni, nak ceritanya kaedah ni dia lebih tertarik kepada madu, sebab dia kata dia ada stok aloe vera Herbalife ada lagi. So tak apa, dia makan tu, tapi dia suka madu. So dia jadi manager pula. Dia jadi VIP dengan jual madu. Madu forever ni dia sangat impress lah. Satu, dia masa tu dia tengah sibuk buat bar fitrah tu. Dia buat satu makanan sihat. So kena pakai banyak madu. Dia pun jual madu, dan pada sama dia jual madu jugalah. Dia guna madu untuk dia jual madu. So dia tu jual, dia jadi sebuah VIP jadi madu. Lepas tu ada yang jual aloe vera gel saja kan. Ada yang jual omega saja kan. Tapi maksudnya jual mana-mana set ni boleh jadi VIP. Anda kata kalau tak nak jual set dalaman kan. Kalau tak nak jual set dalaman ataupun produk makanan untuk dalaman kan, takut kita macam tak reti cerita ke kan, tak reti macam nak cakap pasal penyakit ke kan, boleh ambil set-set yang lain, contoh produk-produk luaran, contohnya deodorant, ubat gigi, avocado soap ataupun krim-krim. Tengok boleh tengok contoh kalau macam avocado soap, dia ada boleh jual 70 buku dalam tempoh 2 bulan. Bulan pertama, kalau 70 buku. Dan kalau untuk TikTok, kalau untuk kita buat live TikTok, jualan produk kan, yang paling berkesan lah produk tu bawah pada 50.
Ni Kak Wati belajar daripada cikgu TikTok jugalah. Dia kata nak dapat sale yang banyak lah dekat TikTok live tu, produk kita jual tu bawah 50. So kalau kita nak jual avocado soap ke kan, ataupun deodorant ke, atau ubat gigi ke kat masa live, boleh sangat, sebabnya harga bawah bawah daripada 50. Dan dan kita ada USP. USP tu maksudnya unique selling point ni, itu kita ada banyak point untuk membezakan yang produk kita tersangat bagus compare to produk lain. Kita ada demo tau. Avocado soap ni ada demo pembandingan pakai sabun Lux dengan sabun aloe vera. Avocado soap ni ada demo dia. Nanti kalau ni remind Kak Baiti untuk share dalam group. Memang ada demo dan kita boleh tiru demo, dan kita boleh buat masa live tu, tunjuk, tengok ni perbandingan. Kalau kita pakai sabun aloe vera, sabun ada avocado soap, avocado soap dengan sabun biasa cap-cap kat luar sana tu kan, nampak perbezaannya macam mana dia boleh bersihkan. Yang sabun Lux ke benda semua ni tak bersih-bersih kan, kotoran tu. Lepas tu dia boleh foto-foto buku-buku. Maksudnya kita ada banyak USP lah yang kita boleh ceritakan. So orang ni dalam live ni kita senang kita kena cerita tips dulu, tips cantik dulu. Contohnya tips, kita bagi tips, dan barulah orang nak tengoklah apa tips tu, dan solusinya adalah produk kita ya. Gitu. Deodorant pun sama. Deodorant kita pun ada banyak USP dia. Deodorant kita ni ikutkan dia anti cancer payudara, sebab dia tak ada garam aluminium. Pun ada juga demo dia. Ini pun ada demo dia, dan ini pun ada demo juga. Maksud kebanyakan produk-produk riba ada demo. So kita kena tunjukkan demo tu adalah salah satu USP. Sebab tu kalau kita tengok TikTok live, orang bukan buat demo kan. Kadang orang lelaki jual gencu, dia kena buat demo, dia kena pakai gencu juga, walaupun dia ada misai, dia ada kumis, dia kena pakai gencu. Pernah nampak tak orang lelaki jual gencu kan? Korang pernah nampak tak orang lelaki jual gencu kan? Dia kena pakai gencu kan, lepas tu dia kena pakai kat bibir dia, lepas tu sebut oh my god kan, gitu kan. Bedak tu peminter gitu kan. So dia pun macam kena macam tu juga kan, kena pakai, lepas tu kena tunjuk kat muka dia pakai tu macam mana, walaupun dia lelaki tau. So macam sampai macam tu sekali tau orang nak buat duit sekarang ni kan, sampai sanggup pakai. Maksudnya kat sini nak beritahunya, memang kita kena tunjuk yang kita pakai. Kalau kita buat live tu kena tunjuk yang kita makan, kita guna. Macam Kak Baiti tadi pun Kak Baiti tunjukkan produk, sebab ada orang tanya produk kan. Sebabnya Kak Baiti nak ajak orang buat jadi income. Lepas tu orang tanya produk macam mana rupa produk dia. So tu yang Kak Baiti tunjuk. Ni salah satu contoh produk dia. Ni kebetulan Kak Baiti pun tengah soal serak ni, tengah batuk-batuk ni kan, banyak bercakap ni. So inilah solusi untuk masalah sakit tekak Kak Baiti. So Kak Baiti pun tuang atas sudu, lepas tu Kak Baiti pun letak ubat gigi. Pakai dengan ubat gigi sekali. So maksudnya kita dah upsell kat situ. Kita dah cerita pasal unit USP itu, ubat gigi kita boleh makan kan. So kita tunjukkanlah macam tu cara makan semua tu kan. So nak beritahunya, maksudnya kat sini, kalau untuk orang yang tak ada bajet, nak jadi VIP tu, boleh bermula dengan jual ni dulu kan, jual set-set ini, ikut, ataupun nak campur-campur boleh. Kak Baiti ada seorang, Kak Baiti bawah ni, nak ambil bawah apa ni, sisi lo nama apa tu. Okey, nak Kak Baiti ada, kita orang ada satu tahu nama Kak Nur Aisyah. Dia kan, dia ni rumah dia rumah perkampungan, rumah kampung cangkat tu, rumah banyak kos rendah lah kan. Dia nak jadi VIP tapi dia pun tak ada duit. Lepas tu suami pun kena stroke. So tapi dia nak jadi VIP supaya dia pun dapat jadi income, dan bersama dia dapat beli produk dengan harga yang lebih murah supaya nak bagi pada suami dia kan. So Kak Nur Aisyah tu dia jual produk luaran ni, sebab dia kata kalau kampung ni tu kampung yang kos rendah, jadinya dia tak boleh nak jual produk yang mahal-mahal kan. Jadi diorang tu kalau bawah pada 50 bolehlah keluar, senang sikit nak keluar duit. Kalau atas 50 tu diorang susah sikit nak keluar daripada poket diorang tu. So Kak Wati sarankanlah dia jual sabun, jual aloe lips
Ada jual ada lips, lepas tu jual ubat gigi, jual deodorant kan. So alhamdulillah dia berjaya tau jadi. Dia campur-campur. Campur-campur dia berjaya jadi VIP tanpa pakai duit sendiri, pakai duit orang. Tapi bukan pinjam orang, bukan pinjam. Maksudnya orang beli barang dia, nanti dia akan dalam sistem dia akan punch pembelian orang tu pakai nombor ID dia. So dalam sistem akan tercatatlah CC dia tu. CC maksudnya penjualan produk tu, setiap produk ada CC dia. CC tu bukan nilai mata tau, bukan point, tapi itu adalah case credit. Itulah nilai barang sebenarnya. CC tu adalah kita punya mata wang dalam forever. Okey. So jadinya insyaAllah tak ada mustahil ya. Untuk siapa yang tak boleh nak jadi VIP sekali rap tu, beli 1,500 lebih tu kan, boleh bermula jadi VIP macam ni. Okey. So dah Kak Wati nak baca apa nama, nak ambil aura dari akak je nak. Berjaya ikut. Berjaya, thank you. Okey. CC tu loan. Okey, so loan nama dia apa? CC tu masuk case credit. Case credit. CC tu case credit. Stop share. Sekejap. Mana tadi ni dia. Sekejap. Kak Wati nak buka ini. Nak buka. Ni dia. Tadi. Okay. Tadi kan CC tu apa? Kak Wati terpaksa tulis kat sini. Sebab dokumen Kak Wati tu, whiteboard Kak Wati tak boleh nak berfungsi, terpaksa tulis kat sini. Tahu lah. Okay. CC tadi tu kan, CC tu maksudnya ialah case credit. Case credit. Case credit. Ini ialah mata wang. Mata wang forever. Sekarang apa dah? Pukul 10. Mata wang forever. So masuk kat sini, kita nak forever ni kan ada kat 170 buah negara kan. Ada kat 170 buah negara. Forever ni. So ada kat Malaysia RM, kat negara yen kan, negara Jepun yen, dekat Thai baht. So maksud macam mana forever dia nak synchronize kan nilai mata wang, nak bagi bonus pada kita tu. So dia create mata wang sendiri. Dia create mata wang sendiri, tu CC. Mata wang dalam dunia forever. Kan. Jadi so tu yang kalau kat Malaysia kan, CC kita ialah 1 CC bersamaan dengan apa nama dia, 1073.51 RM. So kalau 2 CC bermaksud nampak sana. Okey. CC maksudnya 12147. Macam tu ya. Okey. So tadi ada soalan apa tadi Tadi Pak Razak tadi. Okey, apa petua mula-mula nak jadi berjaya? Okey, so petua sebenarnya petua nak berjaya macam orang lain kan, ialah ikut je apa yang dia buat sebenarnya tu. Macam saya cakap tadi lah kan, sebenarnya tak ada jalan pintas tau untuk berjaya. Jalan paling pantas nak berjaya adalah ikut langkah orang yang dah berjaya. Itu paling pantas sekali. Sebab orang yang berjaya ni ibarat macam GPS lah kan. Dia dah pernah sampai, dia dah pernah pergi kan. Contohnya kita ada satu kawan kita, dia dah pernah pergi dah jalan tu kan. Dia dah pernah pergi satu tempat tu. So kita kena ikut je route yang dia dah bagi tahu. Jangan kelok-kelok pergi mana-mana. Kena ikut route dia. Sebab dia dah sampai, dia boleh tahu, okey, kau ikut map macam ni, kau ikut jalan ini. So kita follow je pathway dia tu. Follow dia kan, sampailah kat tempat yang ni. Kalau kita tak nak follow dia, kita nak ikut jalan lain, boleh jadi sampai tapi lambat. Ataupun kita mungkin dah terjun gaung dulu ke, dah masuk parit ke kan, dah bertemu dengan celah bedah masuk kat rumah-rumah orang ke kan. Gitulah ibaratnya. Maksudnya kat sini kita memang tak ada jalan pintas untuk berjaya, tapi jalan pintas untuk berjaya tu adalah dengan kita meniru apa yang orang berjaya telah buat. Itu saja. Itu yang daripada tadi Kak Wati cakap tadi, tak pandai tak apa, tapi pandai tiru je kan. Tak pandai tak apa, tapi pandai tiru. Okay. So
macam mana nak tiru. So contohnya kalau kita nak buat sale kan, antara petua sekejap Kak Wati tunjukkan. Kak Wati sebenarnya nak tunjuk, nak stop share. Okey, ada sikit masa lagi sekejap ya. Kita nak buka Telegram. Apa income in the making. Sekejap ya, Kak Wati buka Telegram. Ada info penting. PS sistem. Apa ya? Sekejap ya. Nak lupa kat mana bahan tu disimpan. Sekejap income in the making ke? Langkah 5 orang berjaya. Okey, langkah 5 orang berjaya. Sekejap sekejap. AS. Okey. Assistant. Okey, sekejap Kak Wati nak cari file yang Kak Wati simpan kat dalam. Nama tak apa ke assistant. Okey, dah jumpa dah. Okey, sekejap kita share. Okey, nampak Nampak tak? Nampak tak apa yang Kak Wati nak sharekan ni? Mana ni ya? Okey. Okey. Alright, ni 5 langkah. Start. Okey, sikit masa lagi. Sekarang pukul 10.55. Okey, nampak ni? Nampak tak? 5 langkah. Tadi Pak Razak ada cakap apakah petua awal-awal sekali nak berjaya. Ni dia checklist 5 langkah nak berjaya tu. Memang Forever ada terapkan, ada 5 langkah nak berjaya tu ada 5 langkah dan semua orang bermula macam ni. Kak Wati pun bermula macam ni. Kak Wati pernah jadi top recruiter 3 tahun berturut-turut tau. Pun buat checklist macam ni. Kak Wati buat 5 langkah ni. Ada 5 langkah yang berjaya. So kita kena checklist apakah kita buat 5 langkah ni. Pertama kita kena ada 100 orang prospek. Kena tulis dalam buku. Kena sediakan satu buku prospek, tulis nama dia. Nama, lepas tu nombor telefon dia, lepas tu apa masalah dia. So kat situ, kat bahagian masalah tu kita boleh tengok. Okey, orang ni hot button dia adalah penyakit. Contohnya kita tahu orang ni darah tinggi, orang ni agak berisi, orang ni berjalan segala jengkot-jengkot. Dia mesti ada sakit sendi. Dia ini selalu masuk hospital. Tak apa, nanti mungkin ada masalah kot. Yang ni kita nampak ada disease. Lepas tu ini pula, ni tak ada duit. Ini pula, dia ni suka pinjam aku duit. Kan? Yang ni, ni pula dia ni suka menjaja kerepek. So maksudnya kita listkan nama, nombor telefon, lepas tu dia punya remark dia, hot button dia. Apakah hot button dia? Hot button dia adakah penyakit ataupun masalah tak ada duit tu. Kan? Bila ataupun ada hutang ke masalah dan ataupun kita nampak dia ni memang suka meniaga tapi tak pernah kaya-kaya kan. So kita listkan semua orang yang kita kenal kat prospek kita ni untuk sebulan pertama ni kan, sebulan 2 bulan pertama ni anda settlekan anda punya circle dulu. And orang-orang yang keliling anda dulu. And orang anda punya jiran, adik-beradik, saudara mara, jiran anda semua settlekan dulu. Cerita pasal produk Forever kan, sarankan semua kan. Sebab apa tahu? Sebab takut kalau anda kata kita tak ceritalah kan kepada saudara mara kita ke, tak pernah buka mulut lah kan, gunalah produk Forever semua, tunjukkan kan. So takut nanti mana tahu ke tak secara tak sedar diorang tu jadi ahli kat YT. So macam mana? Kalau anda kata kalau diorang jadi ahli kat YT, tiba-tiba diorang masuk dalam grup kan, kenapa kau bring kat YT macam mana kau boleh masuk Forever? Memang kita ada masalah ni. Sekali adik-beradik kita ke kan jadi ahli bawa kat YT ke, jadi ahli bersapa-sama kan, tapi masuk dalam guru akademi Juta Halang tu. Kita jadi ralat lah. Kenapa tak beli dengan akak? Akak pun jual juga. Dah akak tak cerita, senyap-senyap je. Kan? So, sebab itulah kita kita punya circle kita ni beli tak beli ke, kita cerita je.
yang kita buat Forever Living, kalau nak produk, insyaAllah kita ada. Kita boleh bagi consultation kan. Gitu, kita boleh bagi tahulah manfaat produk tu. So cerita je, share je kepada prospek anda yang boleh, kalau boleh suka-suka anda, kawan ke, supaya kita tak ralat. Sebab pernah terjadi dalam grup Kak YT tu, sekali ada adik-beradik tau, masuk dalam tim Kak YT. Lepas tu si abang cakap, adik cakap, Kak YT dah sign up saya punya ni lah, abang Ipa lah. Macam tu. Ya ke? Mana Kak YT tahu? Kak YT bukannya ada bagi pengumuman dalam grup, siapa punya abang Ipa ni kan, Kak Wati nak sign up dia. Dia jumpa kita kan, dia nak jadi ahli, dan kenapa kau senyap kan, tak nak bagi tahu kan. Gitu. So nak macam mana kan dah jadi ahli kan. So ada juga yang tu anak saudara dengan pak saudara. Kan. Pak saudara masuk dulu, lepas tu baru kemudian anak saudara tu masuk So maksudnya kat sini memang adalah saudara mara. Rupanya sekali buat dalam tim Kak YT, sebab diorang senyap, diorang masuk, diorang tak cakap kan. So sebab itulah sebulan pertama ni habiskan circle anda diorang beli tak beli itu kita serah pada Allah. Yang penting tu korang kena cerita, paling kurang share dalam WhatsApp status. So that WhatsApp status tu at least orang yang simpan nombor telefon anda tu dia tahu, oh dia ni dah buat Forever dah, oh produk kuning ni, in case lah, just in case dia nak produk tu, dan dia akan carilah anda kan. Gitu. Lepas tu yang keduanya kena hafal GEP dan masuk dalam dan masuk kita punya sesi GEP kita tu dalam tempoh 14 hari maksudnya kita kena hafal GEP ni lah. GEP lah Global Entrepreneurship Presentation. Itu kita punya kelas penerangan bisnes kita tu. Setiap kita ada buat sesi penerangan bisnes bila kita buat sesi penerangan bisnes hari Isnin dan juga Jumaat kan, betul tak? Isnin dan Jumaat kita ada buat sesi penerangan bisnes kan. So kena masuk. Kalau tak dapat masuk secara live, dapatkan link untuk dengar semula. Kena hafal butir-butir dia. Setiap kali GEP ada bercerita pasal apa. Siapa boleh tulis kat situ. Setiap kali GEP dia cerita pasal apa. So kita kena tahu maksudnya kita kena tahu setiap poin-poin yang diceritakan. Sebab biasanya leader ni akan cerita benda yang sama juga. Kan dia akan cerita benda yang sama, cuma kadang-kadang slide dia rupanya lain je. Itu je, tapi poin tetap sama. And so kita kena tahu, sebab bila hafal GEP baru kita akan rasa tak takut nak cerita pasal marketing plan. Tadi kan Kak Putih cerita pasal takut awal-awal tadi kan, awal-awal. So kita tak takut cerita pasal marketing plan, kita tak takut nak cerita pasal produk, dan kita tak takut cerita pasal kita tak takut nak buat live pun. Sebab masa live, macam Kak Putih live kan, Kak Putih cerita pasal GP sebenarnya. Cuma Kak Putih tak tunjuk slide je. Cuma Kak Putih cakap, okey kita akan jadi nak bagi anda jadi pembekal produk makanan sunnah superfood. Sebab memang betul pun, sebab kita memang pembekal. Kita tak ada ambil produk pada orang lain, kita direct kilang, kita tak ada orang tengah. Sebab tu kita cakap kita adalah pembekal. Lepas tu kita sebut kita ni memang ada dah lama, dah 170 buah negara. Dan poin-poin semua tu ada dalam GEP. So that's why anda kena masuk anda masuk, dan kalau tak dapat masuk secara live, kena dengar ulang-ulang. Even Kak Baiti ada sediakan link rakaman untuk dengar dalam YouTube. Okay. So lepas tu yang ketiga, guna produk. Kena guna produk kan. Anda kata kalau siapa jadi PC, anda akan dapat satu botol Al-Rajah tu kan, kena guna. Kalau lepas tu kalau boleh usahakan untuk beri satu lagi untuk anda guna untuk buatkan demo kan, supaya anda sendiri ada testimoni produk. Sebab apa tahu? Sebab anda ada testimoni untuk nanti anda nak cerita ke orang kan, apa anda rasa semua tu kan. Lepas tu join. Sekejap. Ni join program Clean 9 kalau boleh. Sebab program Clean 9 ni dia program detox. Maksudnya tempoh 9 hari kita boleh nampak dah proses penyembuhan pada badan kita. Lepas tu nampak, anda kata kalau kita gemuk nampak kurus. Dalam tempoh 9 hari dah nampak dah penurunan berat badan 3 ke 7 kilo dalam tempoh 9 hari tu. Nampak perbezaan sangat Lepas tu kita pun dalam cleanan tu akan diajar cara makan yang betul, so that nanti kita nak cerita kat orang tu lagi mudah. Kalau orang tanya macam mana nak dapat kesan yang terbaik, so kita boleh cerita sebab kita ada pengalaman kan, selama 9 hari dia ajar macam mana cara makan produk-produk Forever ya. Okey, kalau boleh guna produk dan juga masuk program Clean 9 lah kalau ada bajet. Program Clean 9 tu dia ada, memang kena ada bajet tersendiri untuk join. Sebabnya dia kena beli set produk. Set produk tu bernilai
lebih kurang berapa 500 lebih lah kalau untuk harga VIP tak salah berarti kan, 400 lebih VIP macam tu kan. Lepas tu bila guna produk kan kena tahu juga konsep produk forever. Macam mana nak join Clean9. InsyaAllah bulan 6 ni ada kak, nanti saya beritahu dalam grup kita ya. Bulan 6 ni tahun ni dia memang Clean9 ni memang setiap bulan diadakan, dan saya salah seorang coach Clean9 lah. Bila Clean9 tu dia anda akan dibimbing oleh 18 ke 20 orang coach. Setiap hari 4 coach akan bertugas. Dia bertugas daripada jam 10 pagi 7 pagi sampai 11 malam. Dia akan ajar lah, okey makan apa, okey nanti submit menu. Kita tengok menu suku-suku separuh kita ajar. Kenapa orang selalu gemuk air, kenapa bila makan aloe vera banyak kencing. Situ kita akan cerita. Kencing tu sebabnya korang banyak garam sebenarnya selama ni kan. Garam tu pegang air. So coach akan cakap. So kita belajar kan. Kenapa saya makan jadi tidur ngantuk pening kepala kan. Jadi diorang akan ajar sekali maksud healing crisis. Lepas tu macam mana atasi dia. Sebab nanti kita pun akan berhadapan customer juga. Nanti customer makan jadi pening kepala lah, jadi berak-berak lah, jadi banyak kencing lah. Macam mana kita nak cakap kan. Sebab tu kita kena ada pengalaman, supaya bila kita ada pengalaman tu kita nak cerita kat orang tu senang. Ya. Okey. Lepas tu guna produk join Clean9 Nanti saya akan baru nak tanya bila buat Clean9 lagi. InsyaAllah bulan ni pun ada. Dia setiap bulan ada. Cuma bulan 5 itu saya tak jadi coach. Saya akan jadi coach untuk bulan 6 ni. Cuma kita mungkin akan buat selepas BO dinner. Sebab BO dinner kan makan-makan semua kan. So insyaAllah nanti akan keluar poster ya. Okay. Lepas tu pula yang 4 pula kena sediakan tools marketing. Kat sini tulis sini tong demo. Kena sediakan tong demo Tong demo tu lah memang kalau tak ada tong demo sekalipun, kita buatlah set demo kita sendiri tu. Kita boleh buat. Boleh buat sendiri pun tak apa. Kak Bati pun pada permulaan pada tahun pertama lagi Kak Bati memang buat set demo sendiri. Maksudnya Kak Bati tak ada nak beli-beli kan. Masa tu memang tak ada pun orang yang sediakan masa tu. Dia hanya sediakan set lampu saja. Tong tu sendiri-sendirilah buat kan. Tapi maksudnya nak beritahunya memang kena sediakan set demo supaya mudah kita nak cakap pada orang, nak yakinkan orang produk kita macam mana rupa tindak balas dia. Lepas tu buku GEP ni dia buku adalah Kak Bati. Ni dia jap Kak Bati tunjukkan. Buku GEP ni memang Kak Bati pun bawa juga buku GEP ke mana-mana. Ni dia buku GEP, nampak tak? Buku GEP ni. Nampak ya? Nampak tak muka ku? Nampak tak muka saya? Nampak muka saya je? Ni buku GEP ni. Nampak tak? Ni dia buku GEP. Buku GEP ni adalah slide. Slide. Harga RM15 kalau nak beli. Ini adalah slide presentation GEP tu yang kita present hari Isnin dengan hari Jumaat tu kan. Tapi telah dibukukan supaya senang. Kita kan tak ada slide, nak cerita, nak bawa laptop ke sana kemari memang tak lah kan. So kita boleh present pakai buku ni. Buku ni tim kita yang sediakan kan. Sifu sediakan. So boleh guna. So semua cerita dalam ni pasal syarikat, pasal produk, pasal testimoni produk kan. Testimoni produk, makanan sunnah, sertifikat. Contoh macam ni sertifikat. Ada KKM ke? Kita bertunjuk ni ada KKM ni. Kita ada sertifikat KKM. Halal Ifanka semua ada belaka. Nak beli macam mana? Saya insyaAllah ada. Ada Kak. Saya ada extra lah saya. Harga RM15 je. Kalau nak beli boleh je, nanti saya boleh pass pada Kak Okay. Alright, tadi mana tadi? Sekejap saya share screen sekali lagi Okey, lagi yang pada tu nampak kecil sikit lah kan. Ni. Yang pada tu buku nutrisi, buku kesihatan, ini semua adalah buku-buku ni ada. Ada dalam kita punya Telegram, Telegram. So nanti boleh dapatkan Okey, lepas tu yang lain-lain tu macam Zoom, Telegram kan. Telegram segala apps lah. Apps macam FFP 360, lepas tu apa lagi? Apps Forever to You tu kan. Semua kena ada. Lepas tu flyers pun terus marketing juga. Flyers, lepas tu
apa brochure ya. Semua itu adalah tools marketing juga yang kita kena preparekan supaya at least kalau kita jumpa orang perseorangan yang nak tahu tentang produk, dan kita ada flyers yang kita boleh tinggalkan jejak. At least flyers itu kita boleh letak nombor telefon kita kan, untuk ni. So yang dan last kali lah penetapan matlamat. So apa yang kita nak capai dalam forever. So kalau macam anda sendiri, mungkin anda nak aim, okay, dalam tahun ini boleh buat vision board ataupun papan impian. Okay, tahun ini at the end of this year nak jadi apa? Nak jadi manager kan? Ada 7 bulan lagi nak jadi manager. So jumpa Kak Baiti. Okay, Kak Baiti, tunjukkan saya langkah-langkah 7 bulan jadi manager. Macam mana? So Kak Baiti akan tunjukkan pada anda. Okay, kalau tak nak jadi manager, okay, 7 bulan daripada sekarang nak jadi supervisor. 7 bulan daripada sekarang saya nak ada income 1,000. 7 bulan daripada sekarang saya nak capai Forever to Drive. Boleh je. Yang tak ada mustahil. Sebab Forever to Drive dia 3 bulan je fight je. So insyaAllah Kak Baiti boleh tunjukkan langkah-langkah dia. InsyaAllah kita akan cerita lagi dalam ni. Tapi nak cerita semua tu tak boleh lah kan. Cuma nak beritahunya, inilah 5 langkah yang kita kena tetapkan. So anda nak apa, tapi dalam Forever sendiri, paling basic sekali ialah kita nak tetapkan matlamat adalah setiap orang kena buat 5 sisi. 5 sisi. Nanti Kak Baiti akan share lagi lebih detail 5 sisi tu apa cuma inilah 5 langkah tadi kata tadi Pak Razak tadi tanya kan. Pak Razak tanya apakah petua nak mula buat nak bermula kan. Tadi apa lagi? Tadi petua mula-mula nak berjaya. Inilah dia 5 langkah. Ini saja 5 langkah yang perlu dibuat tak ada benda lain. Kalau tanya Sifu pun sebenarnya inilah Sifu ajarkan. Ibu Kak Baiti pernah jadi top recruiter. Lepas tu HQ dia pernah cakap pada Kak Baiti, Kak Baiti, Papa Berry boleh tak buat video macam mana you all boleh jadi top recruiter. Untuk kali kedua, masa tu kali kedua Kak Baiti buat top recruiter. So tu yang Kak Baiti buat video tu. Kak Baiti cerita pasal 5 langkah. 5 langkah kejayaan dalam Forever. So Kak Baiti tunjuk. Tapi ilmu ni bukan Forever ajar, Sifu ajar. Sifu Datuk Desmond, tim kita lah. Sifu yang buat tim UI. Ni sistem yang Sifu ajarkan. Maksudnya kena. So maksudnya kalau orang yang dah sebelum ni orang yang dah lama, contoh macam Mak Chajang kan, Noh ke semua kan, orang-orang baru, kena 100 orang prospek yang lama-lama tu kita tak boleh pakai dah So kita kena orang-orang yang lama ni kena buat recruitment, kena buat massive prospecting, massive marketing dekat TikTok, live TikTok. Sebab kalau kita nak bergantung pada 100 orang prospek yang lama-lama yang kita punya saudara mara ke kawan-kawan ke, sampai bila kalau diorang tak nak support, takkan nak tunggu kan. So kita kena move on. Kita stay lagi untuk sebulan 2 bulan pertama bagi orang baru, kena cerita, tapi tak boleh nak bergantung pada diorang saja, tak boleh nak bergantung pada kepada kenalan yang rapat-rapat. Kadang-kadang orang-orang rapat ni kadang dia nak tengok kita berjaya dulu baru nak ikut. Kadang-kadang sampai sudah tak ikut-ikut kan. Cuma kita kena beritahu supaya at least kalau kau nak, kau percaya aku lah. Macam tu kan. Supaya kita tak putih mata bila tengok sekali dia ada dalam tim Kak Baiti nanti. Sebagai contoh lah kan. Gitu. So maksudnya sekarang ni nak dapat 1 orang prospek sekarang ni, Masya Allah, sangat mudah. Macam Kak Baiti pun tadi, Kak Baiti ada 90 orang DM Kak Baiti. So kalau kat sini Sifu cakap habiskan 1 orang prospek, dapatkan 1 orang prospek dalam tempoh 2 bulan dan follow up dia. Ini tak ada. Kita 1 hari pun dah dapat lebih pada 100 orang prospek. Kan? So kita tinggal nak follow up. So cara follow up ialah kita masuk dalam grup kolam prospek. Situ kita akan cerita pasal produk, cerita pasal peluang jadi income semua, bawa masuk kelas semua ya. So nampak tak macam mana dia punya flow dia. Okey. Apa ni, Acajang dah jadi PC pun tak nak ikut. Apa dia, betul kan. So itulah kena nextkan je Acajang. Kena cari PC yang betul-betul nak berjuang kan. Kadang-kadang PC ada juga PC yang yang nak just nak guna produk saja, tapi tak jadi pengguna setia kan. So that's why kita kena nextkan je, kena massive recruitment lah. Bila kita massive recruitment Acajang, bila kita banyak kan, kita tak rasa macam anda kata ada orang yang dah tak buat pun it's okay, sebab kita ada banyak orang yang nak kan, ada orang yang nak lagi
apa yang nak terimalah peluang ni. Okey, dah 11 suku dah mengam 2 jam kita bersiaran kan. Okey, ada apa ada siapa-siapa ni nak bertanya? Okey. Saya kau tengok. Okey. Okey, nanti insya-Allah satu hari nanti minggu depan ke Kak Baiti akan share lebih detail pasal live pula kan. Live sebab sekarang ni memang live ni sangat sangat trending lah sekarang ni, dan satu medium yang mana kita kena ambil maksudnya selagi live sekarang ni TikTok ni dia sedang bermurah hati untuk memberi banyak leads dan juga banyak prospek. Dulu video, sekarang live kan. So anda kata kalau kita tak buat kan, nanti takut ketinggalan lah. Nanti takut benda lain, kita baru nak buat live tapi rupanya benda lain pula yang lebih power kan, yang lebih terkini. Kita baru nak start, rupanya benda lain dah ni. So takut kita ketinggalan. Betul lah, sementara dia tengah trending, tengah TikTok tengah bermurah hati kan, nak bagi banyak. Macam baru-baru ni macam Kak Bidah awesome. Kak Bidah awesome tu dia buat live kadang 1, 2 orang, belas orang je. Tapi sekarang ni 300 pun dah ada dah masuk konsisten dia buat setiap hari Okey. Right. Cuma teknik live tu macam mana nak dapat views yang banyak tu nanti Kak Baiti akan ajarkan. Teknik nak menjemput customer, teknik nak engage customer nak engage dengan audience yang tengok live kita tu. Ada teknik tertentu yang membuatkan orang boleh stay lama dan orang boleh boleh bagi feedback kepada kita. Lepas tu boleh respon dengan kita dan boleh terus klik kita punya link tu. Macam mana dia boleh nak rasa nak klik link tu. Macam kat sini ada Kak Yus kan. Kak Yus datang pada saya punya leads kan. Kak Siti Noh kan. Kak Hilda. Semacam Acar ni daripada Papa Berry punya leads kan. Liza ni bawa Syazi tu bawa Papa Berry punya leads. Cakap Siti Noh, Kak Hilda dengan bawah daripada lead saya kan dari TikTok tu. So insyaAllah benda tu akan boleh duplicate juga jangan risau Okey, itu saja daripada saya. So anda kata kalau tak ada apa-apa pertanyaan, so Kak Baiti nak mohon maaf lah kan, apa yang tersalah terkurang, kalau apa yang Kak Baiti sampaikan tadi ada yang terasa ke kan, tersentuh sesuatu yang membuatkan tergurus rasa, Kak Baiti minta maaf. So apa yang Kak Baiti sampaikan hopefully dapat manfaat dapat manfaat dan kita boleh ubah rasa ketakutan yang tadi tu kan, ubah ketakutan menjadi positif, menjadi batu loncatan. Jangan jadikan alasan untuk kita tak buat kan, jadikan dia satu batu loncatan untuk kita lebih berjaya lagi Okey, kena hadap juga rasa takut tu. Kalau tak hadap, nanti kita memang tak akan mendidik kita menjadi seorang yang jiwa kental. Okey, so terima kasih semua kerana stay sampai ke saat ini. So kita sudahi perjumpaan kita dengan tasbih kepada suratul as. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Okey, kita bergambar dulu boleh? Sekejap. Kak Tina. Macam mana Kak Tina ni gallery? Gambar dulu ya. Okey, terima kasih semua. Nanti Kak Baiti Okey, kita off.